dalam furu'uddin contohnya. Contohnya ada yang mempertikaikan kan, yang mempertikaikan daripada orang yang tak beriman, mempertikaikan kenapa Allah Taala buat solat ni kena 5 waktu contohnya. Kenapa tak buat 6, kenapa tak buat 7 ataupun kenapa tak buat 4? Kan? Persoalan-persoalan yang kita nampak macam dia tengah menggugat kefahaman Islam. Jazakallah khair. Ataupun seolah-olah menggugat agama Islam tersebut, tapi ulama bila membahaskan perkara ini mereka akan sebut, mereka akan nyatakan bahawasanya kenapa perlu untuk kamu membahaskan perkara yang furu' sedangkan perkara usul kamu tak terima. Maksudnya kenapa nak bahaskan berkenaan dengan perkara tersebut, Tuhan adil ataupun tak adil, kalau engkau tak beriman dengan Tuhan tersebut. Jadi yang patut untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah beriman, adakah ini Tuhan ataupun bukan Tuhan? Adakah yang didakwa oleh umat Islam itu adalah Tuhan ataupun bukan Tuhan? Adakah yang kalian anggap itu Tuhan, betul-betul Tuhan ataupun tak? Selesaikan yang itu dulu. Kemudian barulah kita masuk kepada furuk daripada perbahasan tersebut. Iaitu setelah beriman bahawasanya dia Tuhan, okey, waktu itu baru kita bincangkan hukum hakam yang diletakkan. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam itulah. Kadang-kadang ada ketika yang ulama jawab terus. Kenapa? Kerana mungkin syubhah yang dibuat tu dapat membawa ketidakstabilan kepada negara, dapat bawa perkara yang tak sepatutnya, jadi mereka menjawab terus. Tapi sepatutnya kalau ikut adab bahasnya, sepatutnya dia perlu selesaikan yang usul dulu, kemudian baru masuk kepada yang furu' tersebut. Okey. Sebab akhirnya dia akan mengingkari kalau dia tak menerima itu sebagai Tuhan yang hak, Tuhan yang betul, maka dia akan ingkarilah apa yang Tuhan tu suruh, apa yang Tuhan tu suruh untuk kita lakukan. Baik. Qala wa usulul kufri wal bid'ah sab'atun. Dan usul-usul asal-asal bagi kekufuran dan bid'ah itu ada 7 perkara. Dengan makna apa? Dengan makna perkara yang menjadi asal muasal ataupun tempat terbit bagi kekufuran yang disepakati kekufurannya. Okey. Maksudnya perkara-perkara yang akan disebut ni, okey, dia boleh bawa kepada kekufuran yang ijma', yang ulama ijma' kata ini kufur. Dan begitu juga ada sebahagiannya yang bawa kepada bid'ah. Yang mana masih ada khilaf antara ulama berkenaan dengan kekufuran ahli bid'ah tersebut. Dia bid'ah perkara tersebut, sebahagian ulama kata bid'ah yang kufur, sebahagian kata bid'ah yang tak kufur. Baik, kufur ni sebenarnya dia ada banyak peringkat lah. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Faisal Al-Tafriqah Fima Bainal Islami wa Zandaqah. Beliau menyebut bahawasanya kekufuran ini, al-kufru ini lil kufri maratib. Bagi kekufuran itu ada beberapa martabat. Maratibul kufri. Okey, maratibul kufri. Sebelum tu kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan kufur. Semalam kita dah sebut dah syirik. Apa itu syirik? Kufur, apakah kufur? Makna al-kufri takdzibur rasuli takdzibur rasuli fima jaa bihi minallahi, iaitu mendustakan Rasul pada perkara yang dia bawa daripada Allah Ta'ala. Ini maksud kufur. Kufur yang kata tak beriman tu bila mana dia mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, mengatakan apa ajaran yang Nabi bawa, wahyu yang Nabi bawa, agama yang Nabi bawa ni tak betul. Sama ada dia sebut sebahagiannya ataupun beberapa item dalam agama tersebut ataupun semuanya, maka ini semua akan membawa kepada kekufuran. Ini makna kekufuran, takdzibur Rasul fima jaa bihi minallah. Kemudian kufur ni ada beberapa darajat, beberapa peringkat. Yang pertama takdzibur Rasul ni, ini yang kita kata yang paling tinggi adalah takdzibur Rasul lah, mendustakan Rasul. Perbuatan mendustakan Rasul secara jelas. Dia tak mengakui agama Islam ni agama yang benar. Mengatakan apa yang Nabi bawa ni, dia tak mengatakan apa yang Nabi bawa ni betul. Mengatakan apa yang Nabi bawa ni salah. Okey. Takdzibur Rasul.
Jadi apa-apa bentuk ajaran yang jelas menolak agama yang dibawa oleh Nabi, maka dia dalam bentuk takdzibur rasul lah. Okey. Kemudian dia ada peringkat yang lebih tinggi daripada takdzibur rasul. Apa dia? Yang ni golongan yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, ni semua masuk dalam takdzibur rasul lah. Bila tak beriman dengan Allah, berarti kata dia mendustakan Rasul lah. Sebab Rasul menyebut bahawasanya Tuhan adalah Allah Ta'ala. Okey. Tapi ada yang lebih kufur lagi daripada ni. Ada yang lebih kufur lagi. Apa dia? Iaitu golongan etis, golongan yang menafikan wujud Tuhan. Itu lebih kufur lagi. Lebih tinggi tahap kekufurannya. Sebab apa? Sebab yang ni paling tidak dia masih, golongan ini mereka tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, tapi paling tidak mereka masih mengakui ada Tuhan. Mungkin berhala yang mereka sembah ataupun cahaya yang mereka sembah, apa sekalipun, tapi mereka masih menganggap ada Tuhan bagi alam. Yang lebih kufur daripada itu adalah golongan yang mulhidun lah, golongan yang etis. Al-mulhidun, golongan etis. Alladzina yunkiruna wujuda sani'il alam, yang mengingkari kewujudan pencipta bagi alam ini. Okey, golongan mulhid. Masuk dalam dia ahli falsafah. Ahli falsafah zaman dulu yang mengingkari wujudnya pencipta bagi alam, mengatakan alam ni ada sendiri. Ada sebahagian ahli falsafah macam tu. Ada sebahagian ahli falsafah mengatakan alam ni ada pencipta dia. Baik. Kemudian bawah daripada takdzibur rasul ini adalah takdzibur rasuli yang ni pun mendustakan Rasul juga. Tapi bitakwil, dengan takwilan. Takdzibur rasuli bitakwil. Okey. Mendustakan Rasul dengan takwilan. Maksudnya dia tak sebut kata Rasul tu dusta, dia tak kata Rasul tu tipu ataupun bohong, dia tak kata. Tapi dia mentakwil. Dia mentakwil. Contohnya apa? Ini yang dilakukan oleh sebahagian ahli falsafah, yang mana dengan sebab inilah Imam Al-Ghazali mengkafirkan Imam Ibn Sina. Dengan sebab ni. Sebab bagi dia Imam Ibn Sina, ahli falsafah, dah melakukan takwilan dalam nak memahami berkenaan dengan al-ba'th wal hasyru, kebangkitan semula. Adakah manusia ni akan dibangkitkan semula? Adakah mereka akan dapat nikmat di akhirat nanti? Kerana akhirnya pendapat golongan ahli falsafah tersebut, nikmat ataupun azab yang didapati oleh orang setelah mati itu hanyalah bersifat maknawi. Hanya bersifat maknawi saja, bukannya dalam bentuk kita akan hidup semula dan kita akan kena azab ataupun kena seksa tersebut. Tetapi bagi mereka, kerana susah untuk difahami perkara tersebut oleh orang ramai, jadi Nabi sebut dan Al-Quran datang dengan ayat-ayat yang zahirnya seolah-olah akan hidup semula. Itu bagi mereka. Mereka takwil ayat-ayat tersebut. Dan takwilan mereka membawa kepada takdzibur rasul, mendustakan Rasul. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Okey. Itu takdzibur rasul. Bawah daripada ni apa dia? Bawah daripada ni adalah al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah dalam i'tiqad. Al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah dalam i'tiqad yang membawa lazim kepada takdzibur rasul. Kan? Lazim yang ghair bayin. Apa dia? Bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Syiah, bid'ah Rafidah, bid'ah Khawarij, bid'ah tersebut. Okey, bid'ah firaq tersebut yang mana lazimnya akan bawa kepada takdzibur rasul, walaupun lazim yang ghair bayin, lazim yang jauh. Yang di sini ada khilaf antara ulama. Yang ni ulama khilaf, adakah jatuh kufur ataupun tak jatuh kufur. Sebahagian kata tak, sebab lawazimnya tu lawazim yang jauh, jadi tak jatuh kufur. Ada kata tak, memang dia lazim tersebut memang betul-betul mulazamah, ada mulazamah, memang akan bawa kepada perkara tersebut, maka jatuh kufur. Okey. Ini maratibul kufri, darjat-darjat kekufuran. Boleh tengok lebih lanjut dalam kitab Faisalut Tafriqah. Itu kitab yang sangat penting, sangat menarik. Sebab apa? Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang kitab Faisalut Tafriqah ni tujuannya sebab apa? Sebab ada orang yang mengkafirkan beliau. Ada orang yang mengkafirkan Imam Al-Ghazali dengan sebab
idea-idea yang beliau sebutkan di dalam Ihya, dalam kitab Ihya. Jadi ada yang mengatakan bahawasanya beliau dah kafir. Sebab apa? Sebab beliau dalam Ihya tersebut, mazhab beliau tak sama dengan mazhab ulama'-ulama' sebelumnya. Pandangan beliau tak sama dengan pandangan ulama' sebelum dia. Maka mereka sebahagiannya yang agak syadid, agak keras mengkafirkan Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali mengarang Faisalut Tafriqah. Beliau menyebut di awal Faisalut Tafriqah, kalaulah dengan sebab mukhalafah orang sebelum itu jatuh kafir, maka Imam Baqillani akan jatuh kafir sebelum aku jatuh kafir. Sebab Imam Baqillani berbeza pandangan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi bukan semata-mata berbeza pandangan itu boleh menyebabkan jatuh kafir. Perlu faham apa yang menyebabkan berlaku kekafiran, iaitu takdzibur rasul. Perlu faham darjat-darjat kekufuran tersebut. Kemudian nanti barulah kalian letak pandangan aku tu, letak pada mizan ini, pada timbangan ini dan lihat adakah dah jatuh kafir ataupun belum jatuh kafir perkara tersebut. Jangan disebabkan aku bawa satu pandangan yang berbeza, jadi kalian kata pandangan ini dah kafir kerana berbeza dengan ulama' yang lain. Tak sepatutnya macam itulah. Okey. Itu berkenaan dengan maratibul kufri. Wa usulul kufri wal bid'ah sab'atun. Dan usul bagi kekufuran dan bid'ah itu ada 7. Yang pertama sekali adalah al-ijabul dhati. Al-ijab al-dhati. Al-ijab daripada aujaba. Aujaba af'ala. Af'ala daripada asalnya daripada fa'alalah, wajaba yajibu, wajib. Aujaba mewajibkan. Al-ijabul dhati, mewajibkan satu perkara secara dirinya sendiri, dhati. Ijab li dhatih, la li ghairih. Ijab mewajibkan satu perkara dengan dirinya sendiri, bukan dengan perkara yang lain, bukan dengan sebab yang lain. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah apa dia? Menganggap bahawasanya alam dan Tuhan itu seperti illah dan ma'lul. Menganggap alam dan Tuhan seperti illah dan ma'lul. Tuhan menjadi illah, alam itu menjadi ma'lul. Ini yang dipegang oleh ahli falsafah. Kan saya sebut tadi, ada ahli falsafah mulahidun. Ada yang menganggap bahawasanya alam ni jadi secara sendirinya. Tabai'iyun, menganggap semuanya berlaku secara tabiat alam ni. Sebelum setiap orang ada ibu dan ayah dia. Sebelum setiap pokok ada induk dia. Macam tu alam tu. Berterusan, tak ada permulaan. Okay. Ada sebahagian lagi mengatakan, tak, alam ni dia ada yang menjadikan dia. Ada yang mewujudkan alam ini. Dia ada keperluan kepada pencipta, keperluan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu menjadikan alam ini secara ijab dhati. Maksudnya apa? Kalau ada Tuhan, kena ada alam. Kalau ada alam, kena ada Tuhan. Itu ijab dhati. Kalau ada illah, kena ada ma'lul. Kalau ada ma'lul, kena ada illah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Kaedah yang kita pakai dalam usul fiqh. Kaedah yang sama juga dalam masalah ni. Cuma kita, illah dalam usul fiqh itu, ulama usul menyebut illah tersebut adalah amarah, petanda yang Allah Ta'ala letak. Tapi illah di sisi ahli falsafah itu, illah itulah al-mu'athirah. Dia yang memberi kesan mewujudkan satu perkara, bukan benda lain. Maksudnya kalau matahari terbenam itu, matahari itulah yang mewajibkan solat. Kita kata tak, Allah Ta'ala. Matahari terbenam itu Allah Ta'ala jadikan alamat. Kita sebut illah, tapi sebenarnya dia adalah amarah, alamah, petanda. Bagi mereka tak. Ada dalam masalah alam ni, illah itu yang memberi kesan, iaitu zat Allah Ta'ala itu. Jadi bila wujud Allah Ta'ala, wajib wujud alam. Macam tu. Allah Ta'ala wujud bila? Allah Ta'ala wujud sejak azali. Maka alam pun azali. Sebab tu mereka pegang bahawasanya alam qadim. Mereka mengatakan alam ni tak ada permulaan. Sebab alam dan Tuhan itu atas jalan illah dan ma'lul. Wa huwa isnadul kainati ila Allah Ta'ala, iaitu ijab dhati itu menyandarkan al-kainat, semua perkara yang wujud ini, ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ala sabilit ta'lili, secara ta'lil, iaitu illah ma'lul, awit tabi'ati, ataupun secara tabiat, awit tab'i, secara tabiat, min ghairi ikhtiyarin, tanpa kehendak. Okey. Jadi ada dua di sini, menyandarkan secara illah ma'lul ataupun secara tabi'ah. Apa beza antara dua ni? Illah ma'lul, kalau menyandarkan satu perkara secara illah ma'lul, maka dia tak perlu bergantung pada cukupnya syarat, tak perlu gantung kepada tiada penghalang. Istifa'ul syurut wa intifa'ul mawani', tak perlu. Tetapi kalau dia tabi'ah, maka dia perlu bergantung kepada cukupnya syarat dan tak adanya penghalang. Okey, bagi tabi'ah. Contohnya apa? Contoh yang biasa disebut dalam kitab lah, api membakar.
Api membakar tu di sisi ahli falsafah itu memang api itu adalah illah mu'athirah, bukan illah lah sebenarnya, tabi'ah mu'athirah. Dia adalah tabiat yang memang dia sendiri bagi kesan. Dia yang bagi kesan membakar tersebut. Okey. Tetapi dia perlu bergantung kepada cukupnya syarat dan perlu bergantung kepada tak ada penghalang. Cukup syarat macam mana? Api membakar kalau dia menyentuh benda yang mudah terbakar. Syarat dia kena bersentuh. Kalau api dekat sini, kertas dekat sini, tak terbakar. Kena bersentuhan perkara tersebut. Cukup syarat. Dan tak ada mawani', tak ada penghalang. Apa penghalangnya? Tak ada basah pada kertas tersebut contohnya. Ada api, buka lighter tapi kertas basah, tak terbakar juga. Ada mawani'. Itu bagi tabi'ah. Bagi tabi'at. Jadi bagi mereka mengatakan alam tu macam tu. Alam ni terhasil secara tabiat. Maksudnya Allah Ta'ala ada, maka alam akan ada. Tapi secara tabiat, iaitu bila cukup syarat, maka akan terhasil benda tersebut. Bila tak ada penghalang, maka akan terhasil benda tersebut. Macam mana kita nak menjawab perkara ni dalam masalah tabiat? Baik, dalam masalah tabiat, kalau dia kata, okey, bila ada Tuhan, alam, bumi, alam lah. Okey. Tuhan. Okey. Bagi mereka, alam ni dijadikan oleh Tuhan secara tabi'ah. Secara tabi'ah maksudnya kena cukup syarat. Syarat kena cukup. Mawani', penghalang kena tak ada. Penghalang kena tak ada perkara tersebut. Okey. Macam mana kita nak batalkan mazhab ni? Okey, baik kita tanya. Sekarang ni, alam ni kita ambil lah satu bahagian daripada alam. Kalaulah semua alam ni, kalaulah kita kata semua bahagian daripada alam ni wujud atas jalan tabi'ah, iaitu kalau ada Tuhan maka ada alam ni. Kenapa kita sekarang baru kita wujud? Kenapa kita tak wujud sejak qadim? Kenapa kita tak wujud sejak azali? Sedangkan kita sebahagian daripada alam juga. Jadi dia akan cuba jawab. Dia kata, oh sebab sebelum tu tak cukup syarat lagi. Sebelum tu tak cukup syarat lagi. Ataupun sebelum tu ada mani', ada penghalang. Tapi bila sampai waktu dia sekarang ni, bila dah cukup syarat dan tak ada penghalang, waktu tu barulah alam ni boleh wujud. Jadi kita bincangkan dekat syurut dan mawani' tersebut. Baik, syarat tu. Kenapa syarat tersebut sekarang baru ada? Kenapa syarat tu tak ada sebelum ni? Berarti kata syarat tersebut tak ada, sama ada kerana dia tak cukup syarat ataupun ada penghalang. Maka kita akan bincang pada syarat dan penghalang yang menghalang syarat tersebut. Kemudian apa akan berlaku? Akan berlaku tasalsul. Tasalsul. Ma yatasalsal lam yatahassal. Kalaulah macam tu, maka alam ni takkan boleh wujud. Berlaku tasalsul. Okey. Itu tabi'ah. Illah macam mana? Illah tanpa bergantung kepada cukup syarat, tanpa bergantung kepada penghalang. Ada illah, ada ma'lul. Ada ma'lul, ada illah. Ada alam, ada Tuhan, ada alam. Berarti kata alam pun akan jadi qadim juga bagi mereka. Alam pun akan jadi qadim juga. Contoh yang biasanya dipakai, contoh dalam kitab-kitab adalah contoh cincin dengan jari lah. Kalau kita pakai cincin, kita gerakkan jari ni, cincin pun akan bergerak sekali. Tak perlu tunggu cukup syarat, tak perlu tunggu tak ada penghalang, maka akan bergerak sekali. Contoh bagi illah dan ma'lul. Kita kata yang ni pun tak boleh juga. Dua-dua ni mustahil sebenarnya. Sebab apa? Kalaulah wujud alam ni secara illah ma'lul, berarti kata tak ada kehendak bagi Tuhan. Tuhan dalam keadaan terpaksa sentiasa. Tak boleh pilih nak jadikan alam ke tak nak jadikan alam. Nak wujudkan alam ke tak nak wujudkan alam. Nak jadikan Zaid ataupun tak nak jadikan Zaid. Tuhan tak boleh memilih. Sebab apa? Sentiasa dalam keadaan terpaksa. Ada illah, kena ada ma'lul. Ada Tuhan, kena ada alam. Jadi mana yang disebut sebagai al-fa'ilul mukhtar? Pencipta yang maha memilih. Tak ada pilihan. Kalau macam tu, manusia lebih hebat daripada Tuhan. Manusia boleh pilih. Tapi Tuhan tak boleh pilih. Okey, itu antara lawazim-lawazim yang menunjukkan batalnya mazhab ini. Okey. Dan begitu juga mazhab ni yang mengatakan alam ni wujud secara ijab dhati, iaitu ada Tuhan, akan ada alam. Dia membawa kepada qidam alam. Alam ni tak ada permulaan lah. Dan bila dia kata alam ni qadim, okey, berarti kata ada dua qadim lah. Satu Tuhan, satu alam. Dua-dua qadim. Sedangkan ulama menyebut
Qidam ni antara akhassu sifati Maulana tabaraka wa ta'ala, salah satu sifat khusus bagi Allah Ta'ala lah qidam ni, bukan sifat bagi makhluk. Jadi yang mengatakan bahawasanya alam yang qadim, dia telah mengisbatkan ada dua qadim, iaitu Tuhan dan juga alam. Okey. Yang kedua daripada 7 perkara, wat-tahsinul aqliyu, at-tahsin al-aqli. Masuk perbahasan tahsin dan taqbih. Ini perbahasan ni pun ada dalam usul fiqh. Sebenarnya kalau kita belajar usul fiqh, kalau kita mengkaji dalam bidang usul fiqh, kita akan dapati tokoh-tokoh dalam usul fiqh itu mereka juga adalah mutakallimun. Mereka juga adalah mutakallimun, ahli kalam. Imam Al-Baqillani, Imam Al-Ghazali, kan, sebut nama-nama tokoh dalam usul fiqh yang ma'ruf, yang masyhur. Kita boleh kata majoriti daripada mereka itu adalah ahli kalam. Dan pandangan mereka dalam ilmu kalam itu akan memberi kesan kepada pandangan mereka dalam usul fiqh. Salah satu masalah yang dibincangkan adalah berkenaan dengan tahsin dan taqbih. Okey, at-tahsin wa at-taqbih. Menghukum baik dan menghukum buruk satu perkara. Asal daripada mana baik dan buruk perkara tersebut? Okey. Di sisi Mu'tazilah, tahsin dan taqbih itu berasal daripada akal. Maksudnya yang baik itu adalah apa yang dihukum baik oleh akal. Dan yang buruk itu adalah perkara yang dihukum buruk oleh akal. Sedangkan kita ahli sunnah, kita menyebut al-hasanu ma hassanahu syar'u. Yang baik itu adalah yang dihukum baik oleh syarak. Wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Dan yang buruk itu adalah apa yang dihukum buruk oleh syarak. Kemudian nanti kalau kita tengok dalam kitab Jam'ul Jawami', dalam syuruhnya Jam'ul Jawami', kita akan dapati ada tafsil dalam masalah ni. Ada perincian lanjutlah dalam masalah ni. Kita nak menghukum baik dan buruk tersebut. Kalaulah baik dan buruk itu kembali kepada makna mula'amatu syai'i lin nafsi, sesuainya satu perkara kepada diri seseorang itu, maka yang tu tak perlu melihat kepada syarak sebenarnya. Sesuai. Contohnya macam mana? Pakai jubah ni. Jubah ni sesuai tak dengan saya? Saya rasa jubah ni sesuai. Yang tu kembali kepada diri saya. Ada orang yang dia tak selesa pakai jubah, nak pakai kurta. Ada yang tak selesa nak pakai t-shirt. Okay. Jadi, kalaulah baik dan buruk itu, maknanya benda ni dipandang baik, benda ni dipandang buruk, adalah mula'amatu syai'i lit-tab'i, sesuainya sesuatu itu dengan tabiat diri manusia, maka yang tu kembali kepada diri manusia itulah. Yang tu tak melihat kepada syarak. Okey. Begitu juga dengan manisnya gula, kan? Manis gula, ada orang suka manis, ada orang tak suka manis. Kopi tak nak letak gula, ada orang kopi kena letak gula, kan? Itu pun kembali kepada diri orang tersebut juga. Tak perlu melihat kepada syarak masalah tersebut. Okey. Tetapi kalaulah baik dan buruk itu dengan makna memberi kesan yang baik fil ma'al, okey, iaitu pada waktu yang akan datang, itu di akhirat lah. Dengan arti kata akan mayuthabu ala fi'lihi, akan dapat pahala kalau buat perkara tersebut, dapat ganjaran kebaikan kalau buat perkara tersebut. Ataupun dengan makna buruk itu dengan makna mayu'aqabu fil ma'al, benda yang akan diseksa di akhirat nanti, maka perkara tersebut mesti bergantung kepada syarak. Mesti bergantung kepada syarak. Jadi bila ulama menyebut al-hasanu ma hassanahu syar'u, yang baik itu apa yang dihukum baik oleh syarak, iaitu menyentuh perkara ni. Yang apa-apa perkara, contohnya kita buat apa? Contohnya kita menipu. Tipu baik ke buruk? Okey, kalaulah tipu tu, tengoklah konteks dia, tipu macam mana. Kan tipu untuk menjaga keselamatan Nabi contohnya. Umat yang hidup zaman Nabi, ada orang datang nak cari nak membunuh Nabi. Tanya dia kata tak nampak. Sedangkan dia nampak. Tipu untuk menjaga keselamatan agama tersebut, untuk menjaga keselamatan seseorang, kan. Begitu juga dalam masalah pergaduhan antara dua orang, dan kita jadi orang yang tengah, kan. Dianjurkan untuk kita berhelah dalam keadaan tu supaya baik hubungan antara dua tu. Bukan kita pula yang jadi batu api. Betul lah kau kata tu. Jumpa seorang lagi pun betul juga kau kata. Itu akan jadi masalah. Baik. Jadi itu macam mana tengok kepada apa yang syariat letakkan. Macam mana syariat timbang perkara tersebut. Dalam masalah akhafud dararain, antara dua perkara yang beri mudarat, mana satu yang kurang mudarat dia, perkara tersebut.
kemudian melihat kepada masalah, melihat kepada maslahat satu perkara, kan. Jadi perkara itu semuanya ada timbangannya. Sebab tu disebut Nabi SAW menyebut al-harbu khida'. Perang itu adalah tipu daya, perang itu adalah penipuan. Dalam peperangan banyak hilah yang berlaku dalam peperangan. Jadi yang tu bila dia terikat dengan hukum hakam, terikat dengan kesan di akhirat, adakah akan dapat pahala ataupun dapat dosa, kena seksa ataupun dapat balasan syurga, maka perkara tersebut kembali kepada syarak. Tengok syarak kata apa dalam masalah tersebut, baik ataupun buruk perkara tersebut. Okey. Jadi dalam masalah ni Mu'tazilah mengatakan akal dah cukup. Akal dah cukup boleh untuk tahu apa yang baik di akhirat, apa yang buruk di akhirat. Maksudnya perkara ni akan bagi kebaikan di akhirat ataupun keburukan di akhirat. Tapi di sisi kita ahli sunnah tak, benda ni tak cukup dengan akal, perlu kepada syarak. Perlu kepada syarak. Buktinya apa? Buktinya ada perkara yang mana akal tak mampu untuk tahu hikmah di sebalik dia. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa tak buat 1 rakaat aja subuh? Kan? Ataupun subuh awal pagi segar-segar lagi, daripada buat 2 rakaat lebih baik buat 4 rakaat. Kan? Asal sibuk sikit kurangkan jadi 2 dah lah, tak payah 4. Akal tak tahu apa hikmah dia. Jadi ada perkara yang terbatas, ada yang akal tak mampu untuk hukum, memerlukan kepada adanya Rasul untuk membawa berita, membawa perkara tersebut dan sampaikan kepada kita. Waktu tu baru kita tahu, okey, yang sepatutnya ini buat macam ni, yang ni buat macam ni, yang ni buat dapat pahala, yang ni tinggal dapat dosa, yang ni tinggal dapat pahala, yang ni buat dapat dosa. Okey. At-tahsinul aqli. Okey, menghukum baik satu perkara dengan semata-mata akal. Wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mawqufatan aqlan 'ala al-aghradi wa hiya jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Okey. Jadi tahsin aqli ni dia ada 2 golongan yang berpegang dengan tahsin aqli. Yang pertama golongan Mu'tazilah. Yang kedua berpegang dengan tahsin aqli adalah golongan Barahimah. Ahli falsafah di India satu ketika dahulu, golongan Barahimah. Baik. Dan kita dapati mereka ni dua-dua mereka mendakwa mereka adalah ahli hujah akal. Dan akal mereka tu adalah akal yang benar. Akal mereka tu dapat membawa kepada kebenaran. Tapi kita dapati mereka ada khilaf dalam masalah yang penting, iaitu masalah pengutusan Rasul. Adakah boleh Allah Ta'ala utuskan Rasul ataupun tak? Di sisi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, pengutusan Rasul adalah perkara yang harus bagi Allah. Allah Ta'ala boleh utuskan, boleh untuk tak utuskan. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala utuskan Rasul, maka itu kerana kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang nak utuskan, maka berlaku perkara tersebut. Bukanlah perkara yang wajib ke atas Allah. Di sisi golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan wajib Allah Ta'ala utuskan Rasul. Bukan wajib syarak, wajib akal. Maksudnya mustahil Allah Ta'ala tak utuskan Rasul, kena utuskan Rasul. Bagi mereka macam tu, kena utuskan Rasul. Sebab apa? Sebab mereka berpegang dengan mabda' tahsin wa taqbih aqli. Akal menghukum perkara tersebut baik. Bila perkara tersebut baik, kalau Allah Ta'ala tak lakukan, berarti kata Allah Ta'ala buat benda yang jahat, benda yang tak elok. Kalau Allah Ta'ala buat benda yang tak elok, berarti kata Allah Ta'ala tak adil. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang adil. Sebab itu Mu'tazilah, nama asal bagi Mu'tazilah itu apa dia? Ahlul Adli wat Tauhid. Itu nama yang mereka redha untuk diri mereka, Ahlul Adli wat Tauhid. Ahli keadilan dan juga tauhid. Sebab mereka mengatakan mereka yang mentauhidkan Allah. Mereka mengatakan kita Ahli Sunnah tak mentauhidkan Allah bila kita isbat sifat-sifat ma'ani tersebut. Jadi banyak qidam, banyak yang qadim di situ. Jadi mereka kata mereka yang tauhid bila mereka menafikan sifat-sifat ma'ani. Mereka hanya isbat satu saja, zat saja. Okey, kita mengatakan tak. Ada banyak sifat tak berarti kata dia tu berbilang-bilang. Contohnya Zainul Abidin, sifatnya apa? Tinggi contohnya. Warnanya koko, kan? Suaranya sekian-sekian. Banyak sifat tapi zatnya satu. Dirinya satu, tak jadi bilang-bilang. Okey. Dan mereka mengatakan mereka adalah Ahlul Adli. Mereka yang faham berkenaan dengan keadilan Tuhan ni. Melalui jalan tahsin taqbih aqli dan melalui jalan salah wal aslah. Bagi mereka apa yang baik, kalau ada 2 perkara antara baik dengan buruk, maka Allah Ta'ala kena wajib akal untuk pilih yang baik. Kalau ada antara
baik dan lebih baik, wajib Allah Ta'ala pilih yang lebih baik. Itu bagi mereka. Salah wal aslah. Ini pun datang daripada tahsin aqli juga. Kita kata kalaulah macam tu, berarti kata apa yang berlaku atas muka bumi ni daripada perkara yang tak elok, kan? Macam mana ada kanak-kanak yang tak ada dosa, tak ada salah, tapi disiksa, dibunuh. Berarti kata ini bukan daripada perbuatan Allah lah. Kalau macam tu, perbuatan siapa? Kalaulah mereka kata itu bukan perbuatan Allah, perbuatan sekian-sekian, syaitan ke, orang ke, berarti kata mereka dah isbat ada yang lain yang berkuasa yang selain Allah Ta'ala, yang boleh untuk buat sewenang-wenangnya dalam alam ni. Dan dalam alam ni mana yang lebih banyak? Kebaikan ataupun keburukan? Kejahatan ataupun kebaikan? Orang jahat dengan orang yang baik, mana lebih banyak? Mana yang lebih besar kesan dia? Kan yang lebih banyak tu yang jahat. Berarti kata, oh kalau macam tu, yang lain lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini semua lawazim-lawazim yang batil. Kerana mereka berpegang dengan tahsin wa taqbih aqli. Jadi ada dua golongan yang pegang dengan tahsin wa taqbih aqli. Yang pertama tadi golongan Mu'tazilah. Okey, mereka mengatakan wajib untuk utuskan Rasul. Kerana apa? Kerana tak utus Rasul tak elok, tak baik. Nanti orang takkan dapat hidayah. Yang lebih baik itu utuskan Rasul. Jadi akal mereka menghukum wajib Allah Ta'ala utuskan Rasul. Di sisi yang satu lagi, golongan Barahimah pun menghukum dengan akal juga. Mengatakan mustahil Allah Ta'ala utuskan Rasul. Mustahil akal. Satu kata wajib akal, satu kata mustahil akal. Sebab apa Barahimah kata mustahil akal? Okey, kalau yang tadi golongan Mu'tazilah kita dah bagi jawapan kenapa pandangan mereka itu salah. Golongan Barahimah, kenapa pandangan mereka salah? Apa hujah mereka terlebih dahulu? Mereka mengatakan mustahil untuk utuskan Rasul. Sebab apa? Rasul ni datang dengan benda yang akal kita terima ataupun tak. Kalau Rasul tu datang dengan benda yang akal kita terima, berarti kata tak perlu Rasul lah, cukup dengan akal. Akal dah boleh faham benda tu sebenarnya. Kalau Rasul tu datang dengan benda yang akal tak boleh terima, berarti kata benda tu benda yang sia-sia, kita takkan faham. Jadi akhirnya mereka kata mustahil lah kalau utus Rasul macam mana. Jadi jawapan kita apa? Jawapan kita macam tadi, kita kata ada perkara yang dalam syariat ni yang akal tak mampu faham. Akal tak mampu tahu benda itu yang baik, benda itu yang akan memberi ganjaran pahala, yang akan menjauhkan seorang daripada azab siksa di akhirat. Hanya melalui pengutusan Rasul barulah diketahui perkara tersebut. Barulah diketahui bahasanya solat subuh tu kena 2, bukan 3, bukan 4, bukan 1. Okey. Itu hujah untuk membatalkan mazhab Barahimah dan mazhab golongan Mu'tazilah. Jadi pendapat yang benarnya al-hasanu ma hassanahu syar'u wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Yang baik itu apa yang dipandang baik oleh syariat, dan yang buruk itu apa yang dipandang buruk oleh syariat. Dan sekarang zaman kita ni datang bid'ah yang lain pula. Bid'ah apa dia? Bid'ah al-hasanu ma hassanahu al-hawa wal qabihu ma qabbahahu an-nafsu. Dia ikut ahwa dengan nafsu dia lah. Yang mana yang dia rasa macam baik, ikut ahwa nafsu dia, dia ikut. Mana yang buruk, dia tinggal, dia tak buat. Tak kenalah ikut hawa nafsu dia. Okey, sepatutnya kita meletakkan syariat tersebut ikut pada pandangan syariat. Ikut pada pandangan syariat. Baik. Wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mawqufatan aqlan 'ala al-aghradi. Iaitu adanya perbuatan Allah ni adalah makhluk ni lah kita ni. Dan hukum hakam yang Allah Ta'ala letak itu bergantung secara akal kepada tujuan-tujuan, kepada sesuatu tujuan. Baik, bila sebut tentang tujuan ni kena faham jelas lah. Okey, tujuan dengan makna hikmah, memang ada hikmah. Dalam setiap perbuatan Allah Ta'ala ada hikmah. Tujuan dengan makna Allah Ta'ala kena ciptakan satu perkara ni untuk capai tujuan tersebut, yang tu mustahil. Yang tu mustahil. Sebab apa? Yang tu bererti kata Tuhan tak mampu untuk capai tujuan tersebut melainkan dengan perantaraan perkara itu. Bererti kata Tuhan perlu kepada yang lain lah. Contohnya kalau dia kata, oh tujuan Allah Ta'ala buat benda ni adalah untuk mencapai perkara ni, tujuannya adalah perkara sekian, maknanya tak dapat perkara tersebut melainkan melalui penciptaan ni. Berarti kata Tuhan perlu kepada makhluk yang dicipta ni untuk sampai kepada tujuan tersebut. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Yang tu mustahil. Ada makna iftiqar, ada makna keperluan Tuhan kepada yang lain. Okey, itu makna yang mustahil. Dan begitu juga makna tujuan yang mustahil itu yang diterangkan oleh
Imam As-Sanusi sendiri, iaitu jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Menjadikan sesuatu dengan tujuan, iaitu apa? Tujuannya jalbul masalih, untuk dapatkan maslahat, wa dar'ul mafasid, untuk menolak mafsadah, untuk dapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Kalaulah dia kata Allah Ta'ala jadikan sesuatu ada tujuan macam ni, okey, dekat mana yang mustahilnya? Mustahil kalau kita kata benda ni tujuan ni kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan manusia supaya manusia beriman dengan Allah Ta'ala, iaitu dapat manfaat daripada Allah Ta'ala jadikan manusia ada orang yang sembah Allah Ta'ala. Mustahil lah. Sebab apa? Berarti kata sebelum tu Tuhan tak sempurna lah, melainkan kalau ada orang sembah dia baru sempurna. Itu mustahil. Mustahil. Sebab apa? Kalaulah semua manusia atas muka bumi ni tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak kurang sikit pun daripada keagungan Allah, daripada kesempurnaan Allah. Dan kalaulah semua makhluk atas muka bumi ni beriman dengan Allah, sembah Allah Ta'ala, jadi wali semuanya, tak tambah sedikit pun daripada keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berubah-ubah, tak terkesan dengan kita. Allah Ta'ala yang maha kaya, yang maha sempurna. Okey. Jadi yang membawa, kalaulah tujuan itu dengan makna sesuatu yang membawa kebaikan kepada zatnya, pada dirinya, ataupun menolak keburukan daripada zatnya, itu pun makna yang mustahil juga. Kalau kembali kepada diri kita, itu tak ada masalah. Yang tu dekat kita. Boleh Allah Ta'ala jadikan satu perkara yang bawa manfaat dekat kita, dan boleh juga Allah Ta'ala jadikan satu perkara yang bawa mudarat dekat kita. Tak ada masalah perkara tersebut. Okey. Yang seterusnya, at-taqlidur radi. Okey, taklid yang buruk. Taklid ni apa? Taklid ni adalah ittiba'u qaulil ghairi bi ghairi dalilin. Ittiba'u qaulil ghairi bi ghairi ma'rifati dalil alaihi. Mengikut, ittiba'u qaulil ghairi, mengikut kata-kata orang lain, bi ghairi dalilin, tanpa dalil. Dan taklid ini dibolehkan dalam furu' syariah. Dalam furu' syariah itu dibolehkan. Maksudnya dalam masalah fiqh dibolehkan untuk taklid. Tapi dalam usul syariah, dalam usuluddin, tak dibolehkan untuk bertaklid, mengikut pendapat sebahagian ulama seperti Imam As-Sanusi. Sebahagian ulama membolehkan taklid. Antaranya siapa? Antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali membolehkan taklid. Bahkan dalam sebahagian kitabnya seolah-olah beliau melihat taklid itu, seperti dalam Iljamul Awam, melihat seolah-olah taklid itu yang lebih sesuai, yang lebih baik untuk orang awam. Tapi macam yang kita sebut, kan, hukum itu dia yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, dan hukum itu dia terkesan dengan bi'ah, dengan zaraf zamani, zaraf makani, keadaan satu tempat. Jadi hukum itu boleh berubah, itu bersifat ijtihadi. Sebab tu Imam Sanusi akhirnya di zaman beliau mewajibkan untuk nazar dan mengharamkan taklid, kerana beliau melihat taklid di zaman beliau itu akan bawa kepada kemudaratan ketika itu. Orang tak faham pun akidah, hanya dengar ikut macam mana orang yang kata, tapi tak faham akidahnya. Dan zaman kita sekarang ni lebih-lebih perlulah untuk nazar, untuk faham. Tambah dengan ancaman yang berlaku zaman sekarang, perlu untuk kita faham akidah itu dengan dalil. Macam mana nak jawab apa yang berlaku, tengok dalam thread, dalam Facebook, macam mana ada yang jelas-jelas mengakui yang dia dah etis. Bukan jauh dalam Malaysia kita, dalam Malaysia, Singapura, Indonesia, kawasan rantau kita ni, ada yang jelas-jelas mengaku yang dia etis, ada yang jelas-jelas mengaku dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Melayu, bukan orang lain, orang Melayu, tapi benda tu. Jadi perlu untuk kita faham akidah kita dengan dalilnya. Kita faham hikmah dalam akidah kita, kita faham dalil dalam akidah kita. Kita ada penghayatan, pengamalan terhadap akidah kita. Akidah bukan hanya sekadar i'tiqad semata-mata, bukan hanya sekadar teori semata-mata. Iman tu bukan hanya sekadar teori sahaja, tapi kita jadi mukmin. Sebab tu dalam Al-Quran banyak disebut tentang mukmin. Ada ayat-ayat yang menyebut tentang iman, tapi yang lebih banyak tu yang menyebut tentang mukmin. Maksudnya orang yang memiliki sifat iman tersebut. Yang diangkat, yang ditekan itu adalah berkenaan dengan orang tersebut. Jadi orang melihat agama pada kita, kan? Memang kita boleh kata jangan lihat pada diri seorang tu, tapi jangan lihat pada Muslim, tapi lihat pada Islam. Kat mana orang nak tengok Islam? Orang tengok Islam kepada orang Islam. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sayyidina Aisyah tak sebut suruh kita baca Quran ke apa ke.
kan? Tapi tak tengok pada Nabi. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi begitu juga kita, umat Islam tu. Kitalah yang menjadi unwanuddin. Kita yang menjadi alamat bagi agama kita tu. Orang tengok agama, orang tengok kita bukan tengok kepada kita. Tengok Zainul Abidin bukan tengok Zainul Abidin. Tengok Luqman bukan tengok Luqman. Tengok Hakim bukan tengok Hakim. Tapi tengok kepada agama dia. Jadi kita kena bawa agama ni dengan elok lah, dengan baik. Baik. At-taqlidur radi. Bila musannif menyebut at-taqlidur radi, itu mengeluarkan at-taqlidul hasan. Mengeluarkan taklid yang baik. Taklid yang baik contohnya taklid dalam furu'uddin. Okey, itu taklid yang baik. Taklid kepada a'immah mujtahidin, a'immah arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu taklid yang baik. Okey. Taklid yang radi wa huwa mutaba'atul ghairi li ajlil hamiyyati wat ta'assubi, iaitu mengikut pandangan orang lain li ajlil hamiyyati wat ta'assubi, hanya semata-mata kerana ta'assub. Hamiyah tu ta'assub lah. Okey, hamiyah jahiliyah. Ta'assub golongan jahiliyah. Semata-mata sebab dia geng aku, maka betul lah apa dia kata. Semata-mata sebab dia kumpulan aku, maka mesti betul apa yang dia kata. Orang lain salah. Itu ta'assub. Okey. Min ghairi talabin lil haqqi, tanpa mencari kebenaran. Okey. Baik, ta'assub ni pun satu juga. Ta'assub ni banyak orang yang salah faham kenaan dengan ta'assub. Kan? Khususnya dalam masalah tasawuf. Selalu orang sebut, oh, ahli tasawuf ni golongan yang ta'assub. Kalau ikut tarikat, ta'assub. Jadi ta'assub. Baik, kena bezakan. Apa itu ta'assub? Ada keadaan benda tu bukan ta'assub, walaupun zahirnya nampak sama macam ta'assub, tapi dia bukan ta'assub. Ta'assub tu bila mana dia mengikut satu perkara tanpa ada dalil, tanpa ada hujah, tanpa ada bukti. Tapi kalau dia ikut perkara tersebut dengan hujah dan bukti, maka waktu itu dia jadi iltizam, dia jadi istiqamah. Macam mana para sahabat radhiyallahu anhum menta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebut, salah seorang sahabat sebelum beliau beriman dengan Nabi, beliau menyebut macam mana beliau tengok sahabat-sahabat yang lain duduk dengan Nabi, berjalan dengan Nabi. Macam mana bila Nabi ludah, sahabat dah ambil dah ludah tersebut sebelum jatuh ke tanah. Ta'assub tak? Tak ta'assub. Iltizam, istiqamah. Sebab apa? Dengan ilmu mereka tahu nilai perkara tersebut. Dengan dalil yang sahih, dengan burhan, dengan bukti. Kalau orang lain buat, kita tengok buat benda yang sama, kena nilai, kena tanya dia apa dalil dia, kenapa dia buat macam tu, siapa nilai orang ni sehingga kan dia buat macam tu. Ada tak syarat-syarat yang menyebabkan orang ni boleh dilayan dengan layanan yang seperti itu? Semua itu perlu untuk kita kaji, perlu untuk dipersoalkan, tanya kepada orang tersebut. Kalaulah dia tak tahu, dia tengok orang buat macam tu, dia pun buat, masalah. Jadi perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Memang ulama menyebut al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tapi jangan salah faham. Kata ni ulama menyebut dalam bentuk mubalaghah. Nak menunjukkan bahawasanya perlu adab dalam semua perkara. Seolah-olah adab tu lebih daripada ilmu. Tetapi ma'rifatul adab aidan bil ilmi. Nak mengetahui adab pun dengan ilmu. Kalau tak, macam mana kita nak tahu benda ni beradab atau tak beradab? Akhirnya tak ada yang terlepas daripada ilmu. Perlu kepada ilmu. Okey. Ini seperti taklid golongan Yahudi, Nasrani dan golongan Jahiliyah. Taklid radi ini. Ini pun membawa kepada kekufuran juga. Okey. Ar-rabtul adi. Yang seterusnya ar-rabtul adi. Okey, ikatan secara adat. Maknanya hukum adat yang kita sebut sebelum ni ada 4 bentuk. Rabtu wujudin biwujud, rabtu wujudin bi'adam, rabtu adam biwujud, rabtu adam bi'adam. Ikatan tersebut antara satu perkara, ada makan, ada kenyang. Ada makan, tak ada lapar. Tak ada makan, ada lapar. Tak ada makan, tak ada kenyang. Okey. 4 perkara tersebut, kalaulah diiktiqad rabtu adi ni sebagai hukum akal, mulazamah aqliyah, kena jadi macam tu, tak boleh jadi sebaliknya, maka ini boleh membawa kepada kekufuran. Boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab dia akan membawa kepada orang tersebut tak menerima mukjizat. Sebab mukjizat dalam domain hukum adat, benda yang
Dia dah ada sunnatullah, dah ada macam tu, tapi boleh untuk takhalluf, boleh untuk jadi sebaliknya. Sekarang bila dia melihat hukum adat ataupun sunnatullah itu sebagai wajib akli, maka waktu itu akan jadi masalah. Waktu itu akan terjadi masalah. Dia tak akan boleh menerima mukjizat. Dia akan takwil mukjizat. Dia akan takwil mukjizat, dia akan buat mukjizat itu jadi sains. Dan ini berlaku dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah umat Islam. Okey. Berlaku di mana? Mula di mana? Mula di Mesir. Mula di Mesir, mula di Al-Azhar. Okey. Yang ni yang disebut oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Bila beliau mensyarahkan berkenaan dengan fiqhus sirah. Fiqhus sirah nabawiyah. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Syekh Ramadan Al-Buti bawa satu teori yang baru cara memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan beliau menyebut bahawasanya kekuatan umat Islam ni ada di mana? Kekuatan umat Islam ni ada pada ulama'-nya. Ada pada ulama'. Dan bila masuk penjajah ke negara-negara Islam, khususnya di Mesir, mereka tak mampu untuk nak memutuskan hubungan umat Islam dengan agama dan dengan ulama'. Jadi caranya macam mana? Mereka masukkan ejen-ejen mereka, wakil-wakil mereka dalam Azhar. Masuk dalam Azhar. Kemudian mereka nak ubah yang mana dulu? Antara semua itu yang mereka ubah, benda yang pertama mereka pilih adalah mengubah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan nilai-nilai keagamaan pada sirah Nabi. Menjadikan Nabi itu adalah seorang manusia hebat, tapi bukan seorang rasul. Mereka tak lihat dia sebagai rasul, tak lihat sebagai mukjizat. Menghilangkan i'jaz daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat perkara tersebut? Orang yang pertama sekali yang masuk dalam Azhar buat tu, tak silap saya nama dia Husin Haikal. Husin Haikal ni tulis satu buku tentang Siratu Muhammad. Dia tak sebut Siratul Nabi. Dia sebut Siratu Muhammad, Sirah Muhammad. Okey. Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tu dia, bila dia huraikan, dia tunjuklah Nabi ni sebagai seorang yang hebat, pemimpin yang agung apa semua, tapi dia hilangkan sisi-sisi mukjizat itu, dia hilangkan. Dan kemudian nanti datang sebahagian ulama yang setelah itu, mereka terikut dengan idea tersebut. Okey. Sebenarnya mula idea tu macam mana? Mula idea tu sebenarnya bila masuk penjajah ni, mereka gembar-gemburkan dekat umat Islam, dekat ulama-ulama Islam, kata kalian tengoklah negara kalian mundur ke belakang. Negara kami maju ke hadapan zaman tu kan, revolusi perindustrian apa semua. Apa sebab dia? Sebab kami pisahkan agama kami daripada sains. Pisahkan agama tersebut daripada kehidupan, lebihkan kepada sains. Okey. Jadi kalau kalian nak maju, kalian kena buat benda yang sama. Nak buat dekat mana? Mula buat dekat sirah Nabi. Nampak macam mana dia rosakkan akidah kita, rosakkan kita punya pegangan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan i'jaz dalam kehidupan Nabi, mukjizat dalam kehidupan Nabi. Tak melihat Nabi sebagai orang yang membawa wahyu daripada Allah, sebagai rasul, utusan daripada Allah, tapi lihat Nabi sebagai seorang pemimpin yang hebat, seorang yang bijaksana. Macam tu je. Okay. Jadi dia pun karang kitab dia, tulis kitab dia. Kemudian ulama-ulama yang nak bawa tajdid tapi terikut dengan idea mereka, akhirnya pun buat perkara yang sama. Tak perlu untuk saya sebut nama di sini, tapi apa yang dia buat dalam kitab-kitab dia nanti, dia mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan sains untuk menghilangkan mukjizat pada ayat-ayat tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya dalam suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran min ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Cerita macam mana burung ababil kan nama dia, bawa batu-batu daripada neraka dan baling kepada tentera Abrahah tu, dan mereka terbakar seperti daun kering yang terbakar. Jadi apa yang tokoh ni sebut, dia sebut di sini bahawasanya apa yang berlaku tu adalah satu jenis virus. Virus yang kuat ni kan, kalau kita sakit demam panas kan, virus yang kuat ni dia seolah-olah membakar. Jadi mati semua orang waktu tu. Kita dengar macam, oh wow, sains, bagus. Tapi sebenarnya dia menghilangkan i'jaz tersebut.
menghilangkan mukjizat, menyebabkan manusia tak faham apa itu khawariqul adat. Umat Islam tak faham dah khawariqul adat. Sebab tu datang golongan lepas tu yang tak boleh terima. Kalau berlaku karamah, tak boleh terima karamah. Kalau karamah dia tak boleh faham, macam mana nak faham mukjizat nanti? Jadi itu satu proses brainwash yang panjang sebenarnya. Membasuh pemikiran umat Islam untuk dia tak faham perkara tersebut. Okey. Ar-rabtul adi wa huwa ithbatu at-talazumi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati at-takarrur. Iaitu dia menetapkan talazum antara satu perkara dengan perkara yang lain, sama ada dari segi wujudnya ataupun dari segi tiadanya. Ada benda ni ada benda ni tak ada. Macam tadi yang 4 tu lah. Biwasitati at-takarrur, dengan cara berulang-ulang. Ini seperti kekufuran golongan tabai'iyyin lah, ahli falsafah tabi'iyah tadi, yang mengatakan alam ni wujud sebab ada, setiap orang ada sebab ada ibu ayah dia, ibu ayah ada sebab ada ibu ayah dia, macam tu. Melihat kepada perkara tersebut. Kemudian mereka juga mengatakan falak ini bagi kesan. Falak ni putaran bulan, matahari, planet ni yang bagi kesan pada alam, dia kata. Kan jadi 4 musim. Itu semua kesan daripada alam, bukan daripada Allah Ta'ala jadikan. Okay. Sebab mereka melihat Rabtul Adi ni berulang-ulang, jadi mereka menyangka bahawasanya apa yang jadi dalam alam ni, itu yang bagi kesan, bukan Allah Ta'ala yang bagi kesan. Okey. Begitu juga kekafiran golongan jahiliah. Kan golongan jahiliah yang bertanya, bila mana kami dah hancur, tulang belulang kami dah hancur, adakah kami akan dibangunkan semula? Sebab mereka lihat tulang belulang dan orang yang mati tak pernah bangun. Jadi bagi mereka, kalau macam tu tak boleh hidup balik. Itu Rabtul Adi yang bawa kepada bid'ah dan kekufuran. Wal jahlul murakkabu, jahil murakkab. Okey, al jahlu jahlan, jahil ada 2 bentuk. Satu jahil basit, satu jahil murakkab. Ini yang biasa kita tahulah. Jahil basit dengan jahil murakkab. Jahil basit apa dia? Jahil basit itu adalah adamu al-ilmi bisyai'. Tiada pengetahuan tentang satu perkara. Itu jahil basit. Jahil murakkab apa? Jahil murakkab adalah adamul ilmi bisyai' wa adamul ilmi bi annahu la ya'lamu dhalika syai'. Dia tak tahu satu perkara dan dia tak tahu yang dia tak tahu. Akhirnya dia buat-buat tahulah. Yang ni jahil murakkab namanya. Murakkab yang tersusun. Jahil basit ni yang simple lah, satu je. Murakkab ni yang tersusun daripada 2 kejahilan. Satu, dia tak tahu perkara tersebut. Yang kedua, dia tak tahu yang dia tak tahu perkara tersebut. Jadi jahil basit dengan jahil murakkab, jahil basit bersifat adami, benda yang tak ada. Jahil murakkab dia bersifat wujudi, dia ada. Ada benda yang ada tu, tapi salah lah benda tersebut. Pengetahuan dia pengetahuan yang salah. Okey. Macam kita sebut tentang Ghadanfar semalam. Kita sebut tentang Ghadanfar, kalau dia kata Ghadanfar ni 4 segi, warna hijau, ada kepak semua, kan? Yakin je dia sebut. Jadi itu jahil murakkab lah. Dia tak tahu yang dia tak tahu perkara tersebut. Okey. Dan ulama bila membincangkan berkenaan dengan jahil murakkab dan jahil basit, mereka menyebut jahil basit ni mudah dirawat berbanding jahil murakkab. Jahil basit ni mudah dirawat lagi. Sebab apa? Jahil basit adalah ketiadaan pengetahuan. Dia tak tahu perkara tersebut. Dan sifat manusia ni, dia nak tahu, dia nak ada ilmu. Jadi bila dia tahu yang dirinya tak tahu perkara tersebut, dia tak ada pengetahuan tentang perkara tersebut, maka dia akan usaha untuk dapatkan ilmu berkenaan dengan perkara tersebut. Tak menjadi masalah jahil basit. Memang jahil itu perkara yang kekurangan, perkara yang tak elok, tapi jahil basit mudah untuk dirawat. Mudah untuk dirawat. Yang susahnya adalah jahil murakkab. Tak tahu dan tak tahu yang dia tak tahu. Ini yang susah dirawat. Macam mana nak rawat dia? Ahli falsafah Islam kata cara nak merawat jahil basit adalah dengan cara mengajar matematik. Jauh, nampak macam tak ada kaitan ni. Jauh, apa kaitan matematik dengan jahil murakkab? Bukan jahil basit, jahil murakkab. Nak merawat jahil murakkab adalah dengan cara mengajar matematik. Nampak macam jauh. Mereka sebut apa hikmah di sebaliknya? Hikmah di sebaliknya adalah ilmu matematik ni ilmu yang bersifat burhani, ada hujah dalam dia. 1 tambah 1, kenapa jadi 2? Kenapa tak jadi 3? Kenapa tak jadi 4? Kenapa tak jadi 1? Sebab nilai 1 tersebut. Nilai 1 tu wahdah. Nilai 1 lagi pun wahdah juga. Bila ada 2 dia tak jadi wahdah, dia jadi kasrah. Jadi dia tak boleh jadi 1.
Dan dia juga tak boleh jadi 3. Jadi bila dia faham bahawasanya dalam setiap pengiraan dia tu ada hujah, ada bukti, maka akan latih akal dia untuk apa-apa dalam hidup aku kena ada bukti, kena ada hujah bagi perkara tersebut. Dan ni perlu kepada guru yang tahulah kenapa diajar ilmu matematik pada orang tersebut. Kalau dia tak tahu tujuannya, falsafahnya, dia ajar matematik macam tu, orang tu tetap jahil murakkab juga. Tapi guru yang tahu apa yang dia buat, jadi dia mengajar pelajar tersebut untuk latih pelajar tersebut mencari hujah dan bukti dalam setiap benda yang dia lakukan. Jadi akhirnya nanti pendapat dia yang dia jahil murakkab tu pun dia akan check balik. Dia check balik. Dan proses tu berlaku. Saya tahu ada dari kalangan orang yang saya kenal memang dia melalui proses macam tu. Maknanya waktu dia belajar kan, sekolah menengah kan, kita belajar sekolah menengah dan macam-macam, dan kadang tak ada dalil pun benda tersebut. Kemudian bila kita sambung belajar ke peringkat universiti, pergi ke Morocco apa semua, ada yang saya kenal ni memang dia buang balik apa yang dia pernah bahasanya macam beriman beriman dan pegang tu, semua dia uninstall dulu. Okey, nak install balik kena cari dalil. Betul tak apa yang aku pegang ni? Check balik satu-satu. Check balik. Nak pastikan betul tak? Sebab sebelum ni aku hanya dengar je apa yang orang sebut, tak ada dalil dia. Okey, sekarang bila aku nak pegang benda ni, kena ada dalil. Aku perlu cari dalil, faham perkara tersebut. Jadi tak salah untuk kita mencari dalil, tapi kena tahulah dekat mana yang perlu untuk cari dalil, daripada siapa kita perlu cari dalil, dan macam mana cara untuk mencari dalil tersebut. Bukan kita datang, kita tanya dalil dia apa, minta hadis dia. Macam kisah, macam mana seorang ulama tu ada yang bertanya dekat dia. Ada orang yang datang bertanya dia mengajar hadis, tanya dia apa dalil dia, atau apa sanad bagi hadis dia, riwayat dia. Maka ulama tu sebutlah an fulan sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia tanya kepada lelaki yang bertanya tu, sekarang kau dah puas hati dah? Aku dah sebut sanad dia. Dia kata okey, puas hati dah. Sebab tadi mengajar hadis tak sebut sanad, sekarang dah sebut sanad, puas hati dah. Okey, sekarang aku beritahu, semua nama yang aku sebut tu adalah nama penjual sayur dah dekat Azhar ni. Sebab tak ada manhaj. Perlu kepada manhaj. Perlu kepada guru dalam suatu bidang ilmu. Baik. Wattamassuku fi aqaidil iman bimujarradi zawahiril kitab was sunnah. Ini masalah yang berlaku zaman sekarang lah. Literalis. Golongan yang berpegang dengan terjemahan literal, kefahaman literal kepada nas-nas Al-Quran dan hadis. Berpegang dalam masalah akidah ini dengan semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah. Berpegang dengan zahir Al-Quran dan sunnah. Ini akan bawa kepada masalah lah. Dia akan jadi tanaqud pada pandangan dia. Dia akan bawa kepada tajsim dalam pandangannya. Sebab pegang dengan zahir Al-Quran dan sunnah. Min ghairi tafsilin baina ma yastahil zahiruhu minha wa ma la yastahil. Tanpa membezakan apa yang zahirnya mustahil dan apa yang zahirnya tak mustahil. Okey. Dan ini berlaku golongan yang mengisbatkan ada dua Tuhan, thanawiyah. Mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Berarti kata kalau kegelapan tu bukan Allah, yang tu lain pula. Pegang secara literal. Dan seperti golongan mujassimah yang berpegang dengan firman Allah Ta'ala, lima khalaqtu biyadai, apa yang aku jadikan dengan dua tanganku, maka dia isbat tangan di situ. Okay. Bila sebut tentang ayat mutasyabihat ni, ulama membincangkan berkenaan dengan ayat mutasyabihat ni, antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Iljamul Awam membincangkan berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Kemudian dihuraikan secara lebih detail oleh Al-Imam Ar-Razi. Dihuraikan secara lebih detail oleh Imam Ar-Razi dalam kitab beliau. Apa nama kitab dia? Tak ingat lah. Apa kitab Imam Ar-Razi yang sebut tentang ayat mutasyabihat banyak-banyak lah. Apa dia? Tak ingat je. Tak ingat, tak datang. Tapi Imam Ar-Razi ada mensyarahkan berkenaan dengan ayat mutasyabihat dan kitab tu sangat bagus. Okey.
Jadi Imam Al-Ghazali berkenaan dengan ayat mutasyabihat, beliau letak satu piawaian yang sangat teliti lah dalam nak menterjemahkan ayat mutasyabihat. Beliau kata kalau nak terjemahkan ayat mutasyabihat ni, kena pastikan madlulat yang ada pada ayat mutasyabihat itu ada juga pada lafaz dalam bahasa asing yang kita nak terjemahkan. Maksudnya macam mana? Maksudnya istawa, contohnya istawa. Kalaulah istawa tu kita kata ada berbelas makna pada istawa. Ada berapa belas? Contohnya ada 13 makna bagi istawa. Maka kita kena cari perkataan yang dalam bahasa kita yang juga perkataan tu memiliki 13 makna yang sama macam tu. Baru boleh untuk kita terjemahkan. Kalaulah perkataan tersebut, yad contohnya. Kalaulah kita katakan, contohlah yad ada dua makna. Yad dengan makna tangan, yad dengan makna kuasa. Jadi nak terjemahkan ke bahasa Melayu, perlu terjemah kepada perkataan yang juga ada dua kebarangkalian makna yang sama juga. Baru boleh terjemah. Untuk terjemah. Sebab apa? Kalaulah perkataan yang dalam bahasa asing tu, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa yang lain, Parsi, kalaulah dia ada probability yang kurang, contohnya yang ni, dalam bahasa Arab ni, ayat mutasyabihat ni, dia ada 5 makna. Yang ni ada 4. Dia khawatiri yang satu tu makna yang betul. Tapi dah terkeluar dalam terjemahan. Dan kalau ada makna yang sama bilangan, 5 tapi yang berbeza makna, lagilah jelas terkeluar. Takut terkeluar daripada makna yang dikehendaki tersebut. Dan kalau ada lebih pun jadi masalah yang sama, sebab ayat Quran tak menunjukkan pada makna tersebut. Sekarang dalam terjemahan ada. Jadi kebanyakan terjemahan yang ada dekat kita ni dalam bahasa Melayu, dia sebenarnya adalah tafsiran. Dia tafsir, takwil. Dia dah tentukan dah makna yang mana yang dia nak. Sebab perkataan tu tak cukup. Imam Al-Ghazali buat satu contoh dengan perkataan Parsi, saya pun tak faham. Dia kata perkataan Parsi ni dengan perkataan Arab, ayat mutasyabihat ni, okey, yang ni sama, yang ni boleh. Sebab madlul, makna yang terkandung dalam bahasa Arab dan bahasa Parsi, dua-dua sama. Waktu tu baru boleh. Kalau kita ambil perkataan yang kita dah khusus makna, contohnya makna yang bahasa Arab tu 5 makna, salah satunya makna ni terjemahan dia sekian. Kita terjemah dengan makna tersebut. Maka kita dah buat tafsir ataupun takwil lah dalam masalah tersebut. Dan kebiasaannya memang dalam terjemahan Quran, bila sampai kepada ayat mutasyabihat, kita lakukan takwil ataupun tafsir itu. Susah nak dapatkan perkataan yang betul. Jadi yang terbaiknya dalam ayat mutasyabihat, kekalkanlah macam yang disebut oleh salaf, amirruha kama ja'at. Jalankan dia seperti mana dia datang. Sebut macam mana dia sebut. Yad. Macam itulah. Kemudian kalau orang tanya, barulah kita huraikan. Salaf sebut sekian, khalaf sebut sekian. Macam tu. Itu jalan yang paling selamat lah dalam masalah ayat mutasyabihat. Jadi kalau dia pegang dengan zahir sahaja, maka itu boleh membawa kepada bid'ah dan boleh jadi juga membawa kepada kekufuran. Seperti golongan yang beriktiqad Tuhan tu di arah atas dengan mengatakan, dengan berpegang dengan firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut akan Tuhan mereka di atas mereka. Kalau terjemah literal macam tu lah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Habis itu macam mana pula? Kalau macam tu, macam mana pula dengan hadis yang Nabi menyebut, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih idza sajad. Paling dekat hamba itu dengan Tuhannya ketika mana dia bersujud. Kalau pegang literal, berarti kata Tuhan tu duduk kat bawah pula. Itu berlaku kalau kita pegang dengan literal. Dia akan berlaku tanaqudat, dia akan berlaku kontradik. Baik. Wal jahlu bil qawa'idil aqliyah. Okey. Dan jahil dengan kaedah-kaedah hukum akal. Yang kita sebut sekarang ni qawaid mantiqiyah lah. Okey, qawaid mantiqiyah tu, kaedah-kaedah hukum akal. Dan kenapa perlu untuk belajar ilmu mantik ni? Kan orang zaman dulu fikir tak pakai pun ilmu mantik. Zaman salaf tak ada pun ilmu mantik. Baik, kenapa pula kena mengaji ilmu nahwu saraf balawah? Zaman dulu tak ada pun. Zaman dulu tak ada ilmu nahwu saraf balawah. Orang Arab lahir-lahir, hidup mereka boleh bersyair. Tak perlu untuk mengaji nahwu saraf balawah. Ini hanyalah qawanin, kanun-kanun yang disusun untuk kita mudah faham bahasa tersebut. Begitu juga ini adalah kanun-kanun, kaedah-kaedah yang disusun untuk kita mudah faham proses yang berlaku dalam akal kita. Macam mana apa yang berlaku dalam akal kita, macam mana cara kita fikir, itu je. La musyahata fil asami ba'da fahmil ma'ani.
Tak payah bergaduh dekat nama tu, setelah mana kita dah faham makna dia. Okey. Wal jahlu bil qawaid al aqliyah, dan jahil akan kaedah-kaedah akal, allati hiya al ilmu bi wujubil wajibat wa jawazil jaizat wa istihalatil mustahilat. Itu asas dia. Mengetahui kewajipan perkara yang wajib akal, kemustahilan perkara yang mustahil akal, dan keharusan perkara yang harus akal. Itu asas bagi ilmu aqliyah. Sebab tu Imam Sanusi sebut yang tu dalam Matan Ummul Barahin. Dalam banyak-banyak qawaid, banyak-banyak kaedah, sebahagian ulama meletakkan semua perbahasan mantik tu diletak di awal sebelum masuk dalam perbahasan akidah. Tapi Imam Sanusi letak yang ni, 3 ni. Dapat faham 3 ni, insya-Allah dia tak akan jadi masalah untuk memahami perbahasan akidah. Dan kita dapat faham daripada matan ini, dapat faham keperluan, kewajipan, kemestian untuk kita mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga ilmu mantik kalau kita nak berkecimpung dalam bidang ilmu akidah. Perlu untuk belajar 2 bidang ni. Yang ni kita akan tengok esok dalam perbahasan aplikasi ilmu mantik di sisi Syekh Abdul Samad Falimbani. Kita akan tengok macam mana Syekh Abdul Samad Falimbani tekankan untuk faham bahasa Arab dan juga faham ilmu mantik. Dan ada ilmu yang lain kita akan tengok esok. Ilmu yang lain yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Falimbani. Wa bil lisanil arabi wal jahlu bil lisanil arabi, dan jahil akan lidah Arab, jahil akan bahasa Arab. Okey, alladhi huwa ilmul lughati wal i'rabi wal bayan. Itu dia adalah ilmu bahasa Arab itu, ilmu perkataan-perkataan Arab itu, ilmu perkamusan itu. Wal i'rab nahwu saraf, wal bayan dan balaghah. Contohnya apa? Contohnya bila dia menghuraikan ayat Al-Quran, wa ruhum min, kan, menyebut tentang Sayyidina Isa tu ruhum minhu. Kalau dia terjemah literal ataupun dia tak faham ilmu bahasa Arab nahwu saraf, dia tak tahu perbahasan huruful ma'ani, ada huruf-huruf dalam bahasa Arab ni yang memiliki lebih dari satu makna, ada banyak makna, maka dia akan faham ruhum minhu, Sayyidina Isa itu adalah ruh daripada Allah, ruh daripada Tuhan. Dia akan kata Sayyidina Isa itu sebahagian daripada Tuhan. Sedangkan huruf jar minhu di sini bukan untuk tab'id. Dia bukanlah untuk tab'id, tapi dia untuk ibtida'ul ghayah. Ay ruhun ja'a minhu ta'ala khalqan wa ikhtira'an. Ruh yang datang daripada Allah itu datang dari segi penciptaannya. Penciptaannya datang daripada Allah Ta'ala. Okey. Selesai berkenaan dengan muqaddimah yang keempat. InsyaAllah kita masuk kepada muqaddimah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qala al-muqaddimatul khamisatu fil mawjudat. Muqaddimah yang kelima membincangkan berkenaan dengan al-mawjudat. Al-mawjudat ni akhas minal ma'lumat. Mawjudat ni lebih khusus daripada maklumat. Maklumat ni apa? Maklumat bahasa Melayu kita sebut maklumat untuk info, maklumat. Bahasa Arab maklum. Maklum ni ma yasihhu ay yu'lam, benda yang boleh untuk diketahui. Yang boleh untuk diketahui itu lebih umum daripada mawjudat. Sebab apa? Yang boleh kita ketahui ni dia ada yang ma'lumat, ada yang mawjudat, ada yang tak ada pun tapi kita tahu. Contohnya apa? Sekutu bagi Allah Ta'ala, kita faham makna dia, maknanya kita tahu. Tapi sekutu tu wujud tak wujud? Dia ma'lum. Jadi perbahasan yang kita nak bahas sekarang hanya khusus berkenaan dengan mawjudat sahaja. Okey. Wal mawjudatu bin nisbati ila al mahalli wal mukhassisi arba'atu aqsamin. Okey. Perkara-perkara yang wujud ini jika dilihat kepada mahal. Okey, bila disebut mahal di sini, yang dimaksudkan di sini adalah zat. Sebut mahal maksudnya zat, bukannya tempat yang kita faham macam tempat kita sekarang ni duduk dekat kerusi, duduk dalam dewan, bukan tempat tu. Okey, ini perbahasan yang kita perlu jelas bila mana kita menyentuh sifat Allah Ta'ala wahdaniyah, qiyamuhu binafsih, qiyamuhu binafsih, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tak perlu kepada mahal, tak perlu kepada mukhassis. Sifat qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya tak perlu kepada mahal, tak perlu kepada mukhassis. Mukhassis pencipta. Mahal apa? Mahal bukan tempat. Sebab apa? Sebab tempat kita dah nafikan dah pada sifat sebelum dia. Apa dia sebelum qiyamuhu binafsih? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith kita dah nafikan Tuhan tu bertempat.
Sebab apa? Sebab Tuhan tu berbeza, bersalahan dengan segala yang baharu. Yang baharu ada tempat, maka Allah Ta'ala tak bertempat. Itu kita dah nafikan dah. Jadi yang disebut tempat di sini apa? Tempat di sini adalah zat. Sebab apa? Sebab sifat itu bertempat pada zat. Boleh tak bayang kita kata, ish, bulatnya, apa yang bulat? Tak ada apa? Tak boleh kan? Bulat tu sifat, kena ada tempat dia. Tempat dia adalah zat lah. Apa yang bulat? Oh, pinggan bulat contohnya. Oh, panjangnya, apa yang panjang? Tak ada apa. Kena ada zat dia. Apa yang panjang? Galah panjang contohnya. Kan? Jadi perlu ada zat. Zat tu disebut sebagai mahal. Dalam perbahasan ni, mahal tu adalah zat lah. Okey. Wal mawjudatu bin nisbati ilal mahalli wal mukhassisi arba'atu aqsam. Dan perkara yang wujud itu, jika dilihat kepada mahal, kepada zat dan juga pencipta itu, dia terbahagi kepada 4. Okey. Yang pertama, qismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassisi. Bahagian yang pertama, yang wujud yang tak perlu kepada zat yang lain untuk dia wujud. Beza dengan sifat lah. Sifat perlu pada zat yang lain untuk dia ada. Tak boleh datang sifat saja. Yang ni dia tak perlu kepada zat yang lain dan dia tak perlu kepada pencipta. Wa huwa dzatu maulana jalla wa ala, iaitu zat Allah Taala. Zat Allah Taala tak perlu untuk wujud dia, tak perlu ada zat yang lain, tak perlu kepada zat yang lain. Allah Taala itu adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Dia bukanlah sifat yang kena menumpang pada zat yang lain, bukan. Beza dengan golongan Nasrani yang mengatakan anak itu menjadi Tuhan sebab sifat Tuhan tu ada pada diri dia. Maknanya Tuhan tu kena melekat pada yang lain. Itu mustahil. Wal mukhassis, dan tak perlu pada pencipta lah. Allah Ta'ala tak perlu pada pencipta. Dia yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, qismun muftaqirun ilal mahalli wal mukhassis. Yang kedua adalah mawjud yang memerlukan, muftaqir ilal mahal, mawjud yang memerlukan kepada tempat, wal mukhassis, dan perlu untuk dicipta. Wahwal a'rad, iaitu sifat-sifat makhluk. A'rad tu sifat-sifat makhluk lah. Warna dia, rupa dia, bentuk dia. Itu kita akan bincangkan dalam mukadimah yang seterusnya. Baik. Jadi yang ni diciptakan oleh Allah dan benda ni perlu kepada tempat. Sifat ni perlu pada tempat. Tempatnya pada zat lah. Dia tak datang sifat saja. Tengok, oh merahnya, apa yang merah tu tak ada apa. Merah tu kena ada dekat dinding ke, dekat asap ke, dekat, kena ada something, kena ada zat dia. Okey. Jadi itu sifat makhluk, a'rad namanya. A'rad perlu kepada mahal, perlu pada zat dan perlu kepada mukhassis, perlu pada pencipta. Maka dia adalah perkara yang baharu lah. Dia perkara yang baharu. Wa qismun muftaqirun ilal mukhassisi dunal mahalli. Bahagian yang ketiga adalah yang perlu kepada pencipta tapi tak perlu pada zat yang lain. Sebab dia sendiri dah zat dah. Apa dia? Wahwal ajram, iaitu jirim-jirim makhluk ni, jauhar makhluk ni, zat makhluk. Zat makhluk tak menempat pada zat yang lain. Dia tu memang zat, tapi dia perlu kepada yang menciptakan dia, yang menjadikan dia, itu Allah Ta'ala. Kenapa jirim tak perlu kepada jirim yang lain untuk ada? Kenapa zat makhluk ni tak perlu pada zat yang lain untuk ada? Sebab kalaulah zat ni perlu bertempat pada zat yang lain, berarti kata nanti satu zat ataupun dua zat. Nanti yang pertama, dia satu ke dia dua? Akan jadi pening. Macam mana dua jadi satu, satu jadi dua? Kalau dua boleh jadi satu, satu boleh jadi dua. Maksudnya kalaulah kita dapat, contohnya gaji kita 2,000, nanti majikan kita bagi 1,000 pun okey dah. Sebab dua boleh jadi satu, satu boleh jadi dua. Okey, dia sebut dalam bentuk duit tu orang mudah faham. Alhamdulillah. Okey. Setakat sekarang saya pergi mana-mana, kalau buat contoh dalam bentuk duit boleh faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi tak boleh untuk zat tersebut memerlukan kepada zat yang lain, menempat pada zat yang lain. Dia akan jadi pening. Dua jadi satu, satu jadi dua. Mustahil lah. Banyak jadi tunggal, tunggal jadi banyak. Itu perkara yang bertentangan. Begitu juga mustahil, sebab apa? Mana yang lebih patut jadi tempat dan mana satu yang lebih patut untuk menempat pada yang lain? Dua-dua zat. Kenapa yang ni yang menempat pada yang ni dan ni jadi tempat? Kenapa tak yang ni pula menempat dan yang ni jadi tempat? Itu jadi masalah lah. Okey. Wa qismun mawjudun fil mahalli wa la yaftaqiru ila mukhassis. Baik. Ini bahagian yang keempat. Cuba tengok Imam Sanusi macam mana detailnya. Imam Sanusi, teliti Imam Sanusi dalam memilih perkataan. Beliau menyebut qismun mawjudun fil mahalli. Sedangkan yang sebelum tu beliau menyebut apa?
qismun muftaqirun ilal mahalli. Qismun muftaqirun. Tetapi di sini Imam Sanusi tak sebut muftaqir. Imam Sanusi menyebut qismun mawjudun fil mahalli. Bahagian yang terakhir ni adalah perkara yang wujud yang ada pada tempat yang lain. Maksudnya ada pada zat yang lain. Benda ni dia ada pada zat yang lain, la yaftaqiru ila mukhassis, dan dia tak perlu kepada pencipta. Apakah ia? Sifatu maulana jalla wa azza, sifat-sifat Allah. Sifat Allah bertempat pada zat Allah lah. Sifat Allah Ta'ala ni ada pada zat Allah, tapi tak perlu pada pencipta, sebab sifat Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala qadim, sifatnya pun qadim. Tapi yang teliti di sini, Imam As-Sanusi tak menyebut muftaqirun ilal mahal, seperti yang berlaku kepada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi menyebut muftaqir, menyebut bahawasanya sifat tu perlu kepada zat, sifat Tuhan perlu kepada zat, meletakkan keperluan di situ. Imam Sanusi tak terima benda ni. Dia kata keperluan ni sifat makhluk. Jadi kita tak sebut sifat Allah Ta'ala perlu kepada zat Allah Ta'ala, tak. Kita kata sifat Allah Ta'ala tu ada pada zat Allah. Tengok teliti bahasa mereka. Baik, itu selesai muqaddimah yang kelima. Boleh habis awal ni. Baik, muqaddimah yang keenam. Al-muqaddimatus sadisah. Muqaddimah yang keenam. Boleh kalau habis awal boleh ke? Peristiwa. Macam mana? Buka soalan. Dia orang tak bagi balik juga. Habis awal kena buka soalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatus sadisah. Ada soalan setakat sekarang sebelum kita sambung? Ada apa-apa soalan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kepada Ahli Doktor Zainul di atas pembahasan seperti tadi. So, sebelum kita masuk kepada masalahnya, nak tanya sikit. Dia berkait dengan soalan sebelum ni, dengan soalan hari ni lah. Boleh, Doktor? Silakan. Pokoknya berkaitan dengan kalimat tu lah. Soalan pertama Doktor, untuk hari ni, berkaitan dengan tahsin atas takbir. Ahli, maknanya daripada sudut akal ataupun syarak mutlak. Jadi pertanyaan saya, di sana ada sedikit perincian dalaman kan berkaitan tahsin dengan takbir ni. Adakah yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah tersebut dikendaki daripadanya kewajipan Allah untuk mengadakan Nabi ataupun mengutuskan Nabi? Itu adalah kewajipan dikendaki oleh kerangka Ahlussunnah benda sama ataupun benda lain? Maksudnya wajib yang kita kan malah baru syait nadam tu. Jadi adakah sama? Itu satu. Takut maksudnya ada maksud wajib tu dia ada termasuk dengan istilah fiqh. Tak tahulah Allah. Itu yang saya sedang tahu. Kedua, berkaitan dengan adil juga. Bukan adil, tahsin juga. Kadang-kadang setengah daripada kita ni macam termasuk dekat dalam perkara fiqh. Maksudnya apabila masuk kepada kajian ta'lilul ahkam di dalam kajian fiqh tu, seolah-olah hukum itu apabila kita meletakkan wazan ataupun mizan akal sebagai penentu, padahal perkara itu adalah berkaitan nusus zaniyat. Adakah di situ termasuk tahsin dengan akal? Padahal yang itu kita kata bukan perkara asas. Yang saya punya fokusnya, kita tidak akan dapat tahu takdimiyah wa ta'khiriyah di antara akal dan nakal itu adalah melainkan berlakunya tanaqud. Boleh berlaku takhir, maksudnya boleh tahu terjadikan tahsin itu adalah base kepada syarak ataupun akal apabila berlaku tanaqud. Maknanya ada bentuk takdim lah.
Tapi apabila kita berhadapan dengan zoniat nusus, seolah kita letakkan akal itu sebagai mizan kepada maksud syarak. Mizan kepada maksud syarak. Jadi kat situ tidak ada maksud mahasan syari', tak ada maksud kat situ. Tidak ada maksud mahasan syari'. Yang itu kedua. Yang ketiganya, boleh tak doktor kalau saya cakap yang berkait dengan ilah mahlul dengan topiknya tu, dia umum khusus mutlak, boleh doktor? Sebab kedua-duanya ada persamaan umum, tapi khusus tak sama lah. Maksudnya ilah tu mesti dia tidak ada mawanik, tak ada kaitan dengan mawanik, ya, doktor kata dia. Boleh tak begitu? Yang keempat doktor, akhir sekali insya-Allah. Ini pun boleh, adakah? Soalan adakah pendek sikitlah jawapan ni. Sebelum ni, kuliah sebelum ni kan, sebab apa Imam Sanusi memulakan yang ahkam hukum syarak, kemudian hukum wadah kan, ini dengan hukum akhir sekali hukum akal. Doktor kata sebab untuk nak memahami hukum akal tu, mesti memahami sebab dia nafi perkara yang akhir yang lain kan. Mana akal tu ada maksud had, ada maksud dia nafikan yang lain. Jadi atas dasar tu. Tapi boleh tak saya cakap dia letakkan awal itu atas dasar akal itu khadim kepada syarak sebenarnya. Maksudnya ada ilmu akal tu sebab para ilmu falsafah mula dengan akal tu sebab ada teologi, sebab ada unsur ilahiyat, unsur ketuhanan tu dia faham akal tu. Kata dia unsur ketuhanan, dia tak faham akal. Maksudnya apa? Akal itu dipahami dengan menafikan panggil apa tu? Hukum adat. Maksudnya selain daripada adat tu dia akal berfirman. Soalan begitulah. Maka jadi maksudnya akal lebih luas pada situ. Soalannya akal itu digunakan kerana kita nak mencerak ilahiyat. Kita nak mencerak sebab adanya ketuhanan. Apa pandangan doktor itu? Itu dua yang pertama tu tahsin takdir. Yang kedua lagi tu kaitan dengan sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Soalan yang ketiga yang paling mudah, boleh. Soalan yang ketiga boleh, tak ada masalah. Nak kata dia umum khusus mutlak boleh. Sebab dia sama, cuma satu lagi ada ziyadatul quyud lah, satu lagi tambah qaid saja, jadi boleh, tak ada masalah. Mengatakan dia umum khusus mutlak. Soalan yang keempat tadi berkenaan dengan apa yang terakhir tu? Ni hikmah penyusunan. Okey, hikmah penyusunan. Hikmah ni sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya semua ijtihadi, melainkan manussa alaihi, melainkan kalau ada nas memang muallif sebut macam tu. Yang saya sebut pun daripada syarah, dan syarah pun atas ijtihad syarah menyebut macam tu. Disusun sekian-sekian macam tu susunan dia. Jadi hikmah tu bersifat ijtihadiah. Kalau kita nampak wajah dia, ada wajah untuk susun macam tu, tak ada masalah lah. Jadi boleh, tak ada masalah kalau kita nak sebut macam tu. Dia dahulukan syarak dahulu sebab akal menjadi khadam kepada syarak, tak ada masalah lah. Nak sebut macam tu. Cuma nanti kalau orang tanya kenapa dahulukan adat daripada akal, nak kena carilah hikmah dia. Kenapa pula macam tu kan? Sebab kalau yang saya sebut tu dia merangkumi syarak dengan adat tu. Kan syarak tu padanya ada wad', pada adat ada takarrur, tapi pada akal tak ada wad', tak ada takarrur. Maknanya kita nak sebut tak ada, kena faham dulu apa yang ada tu. Macam kita sebutlah buta tak ada penglihatan, kena faham dulu melihat macam mana. Kemudian baru kita boleh nafi tak ada penglihatan. Oh macam ni tak ada penglihatan. Okey, sebab tu disusun macam tu, dia letak syarak, adat, kemudian akal. Jadi hikmah nak sebut tentang macam mana akal menjadi khadam kepada syarak tu okey, cuma nak tahu dekat adat tu. Nak kena carilah ijtihad lah apa hikmahnya. Kenapa dia letak di situ. Tak ada masalah, selagi ada wajah boleh, tak ada masalah dalam perkara tersebut. Dia bersifat ijtihadi lah. Melainkan kalau yang muallif sebut sendiri. Yang muallif sebut kata aku letak yang ni dulu sebab sekian, kemudian aku letak yang ni sebab sekian. Waktu tu kita pegang dengan apa yang muallif katalah, apa yang muallif letakkan. Okey.
Okey, itu yang keempat. Kemudian yang pertama dengan yang kedua tadi tahsin taqbih aqli. Soalan pertama apa dia tadi? Tahsin tentang Mu'tazilah. okey. Maksud wajib Maksud wajib. Okey, baik. Wajib di sini Mu'tazilah di sini wajib dengan makna wajib aqli lah. Sebab ulama bila bincangkan khilaf dalam masalah ni, memang mereka menyebut bahawasanya Mu'tazilah bila menyebut tahsin taqbih itu aqliyan, akal, maka mereka menyebut bahawasanya wajib untuk Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Wajib maksudnya ma la yatasawwaru adamu. Tak boleh tak utuskan Rasul, kena utuskan. Sebab apa? Bagi mereka, tidak mengutuskan Rasul akan bawa kepada perkara yang mustahil. Tidak mengutuskan Rasul bawa kepada perkara yang mustahil. Bawa kepada perkara yang la yaliqu billah, yang tak layak bagi Allah, yang tak sepatutnya bagi Allah. Menjadikan Tuhan tu tak adil, menjadikan Tuhan tu zalim, menjadikan Tuhan tu tak meraihkan salah wal aslah. Bagi mereka semua tu perkara yang mustahil. Jadi bila mustahil tak boleh berlaku, maka yang lawannya tu yang akan terjadi dan wajib terjadi, maka itu adalah wajib. Pengutusan Rasul adalah perkara yang wajib, akal di sisi mereka. Bagi kita taklah harus akal, harus secara akal. Tapi berlaku secara syarak, benda tu dah terjadi dah. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Itu soalan yang pertama. Okey, jelas kot yang tu? Kan? Doktor, kalau bila kita pelik lah, kalau sekiranya golongan Mu'tazilah ni macam kita kata golongan yang ahli akal lah, yang sangat mendalam. Jadi tidak mungkin perkara yang mungkin yang dimaksudkan dengan perkara baik tu termasuk perkara yang tak baik tu, tapi di sisi Tuhan tu baik. Mungkin zina ke apa ke. Sebab tak mungkin kita kata Mu'tazilah mengatakan Allah tu tidak ada qadiriyah dia kepada perkara yang selain daripada yang baik. Ada kemungkinan begitu, ataupun dia ada perkara lain yang dimungkin. Maksud adakah terlepas daripada kuasaan Allah di dalam perkara yang ciptaan dia? Takkan semudah itulah Mu'tazilah berfikir. Bagi mereka, mereka nak mengelak lawazim yang batil pada pandangan mereka. Sebab kalau mengatakan Allah Ta'ala yang jadikan benda tu, berarti kita zalim. Jadi sekarang sama ada kita isbat kata Tuhan boleh buat benda tu tapi zalim, ataupun benda tu tak masuk dalam kekuasaan Tuhan dan Tuhan adil. Jadi bagi mereka pilihan antara dua tu. Kalau kita kata Tuhan yang buat benda tu, okey, Tuhan berkuasa buat, tapi Tuhan zalim. Sebab mereka nampak benda tu sebagai satu kezaliman. Jadi mereka kata, oh kalau macam tu Tuhan berkuasa, tapi Tuhan tak buat benda tu. Sebab apa? Itu keadilan Tuhan. Itu kesempurnaan Tuhan bila Tuhan tak buat benda tu. Seperti mana kita sebut kesempurnaan Tuhan bila mana Tuhan tu tak ada anak. Sedangkan bagi makhluk, bagi kita, kalau tak ada anak, satu kekurangan. Dah kahwin tak ada anak. Kan? Nampak macam tu? Bagi mereka nampak, oh tak, bukan macam tu. Bila Tuhan buat, itu yang jadi tak sempurna Tuhan. Kesempurnaan Tuhan bila mana Tuhan tak buat perkara tersebut. Tapi kita kata tak betul macam tu. Sebab apa? Perlu faham kezaliman tu apa dia kezaliman. Kezaliman tersebut adalah at-tasarrufu fi milkil ghair, buat sesuatu seleluasanya pada yang bukan milik kita. Waktu itu berlaku zalim lah. Sekarang alam ni semua adalah milik Tuhan. Tuhan nak buat apa pun tak ada masalah. Al-zulmu muntafi. Kezaliman tu tak ada, ternafi kezaliman. Jadi boleh je untuk dia buat apa-apa. Yang mana yang pada nisbah kita baik ataupun buruk, tapi pada nisbah Allah Ta'ala tu semua adalah adil. Tak dianggap sebagai zalim. Allahu'alam. Lagi? Ada? Soalan yang kedua tadi tak terjawab lagi. Soalan kedua apa tadi? Berkait dengan fiqah tadi. Apa nama kadang-kadang kita terbalik maksud tahsin kata fiqh tu. Ada mentakdimkan akal pada perkara zonni. Adakah perkara itu mahasanul syariat itu berlaku ketika berlaku tanakub sahaja? Maksud dari situ. Kalau mungkin boleh diperincikan betul. Wallahu a'lam. Yang tu saya tak tahu. Yang tu tak tahu. Silakan. Sorry. Kalau boleh perincikan berkenaan dengan, kalau tak silap saya yang cenderung terhadap tasarruf fi al-ghair itu adalah pandangan Imam Asy'ari.
ada beza dengan Imam Maturidi. Jadi saya kata if I'm not mistaken. Allahu a'lam, pun saya tak tahu mazhab Maturidi. Banyak yang fokus saya mazhab Asy'ari lah, mazhab Maturidi. Ada yang Ustaz tahu apa dia mazhab Maturidi? Yang saya tahu dalam mazhab Asy'ari sendirilah, kita ada dua. Yang pertama mengatakan zalim dengan makna at-tasarrufu fi milkil ghair. Okey, itu yang pertama. Yang itu zalim. Dan yang kedua zalim dengan makna wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim. Dan dua ni, yang pertama ni yang biasa kita sebut sebab apa? Yang ni lebih mudah orang faham. Sebab apa? Bila kita nak berhujah yang boleh untuk semua orang faham, kalau kita buat pada perkara yang bukan milik kita, itu zalim lah. Tapi kalau benda yang milik kita, kita boleh buat apa-apa yang kita nak buat. Sekarang ni kita tak boleh buat ikut dan dekat barang kita. Contohnya kita ada handset, kita nak baling bagi rosak. Kenapa tak boleh buat? Sebab apa? Sebab kita bukan memiliki pemilikan mutlak. Semua yang ada bawah pemilikan kita pun masih terikat dengan hukum syarak, terikat dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala berpemilikan mutlak, jadi boleh je untuk dia buat apa-apa. Itu yang mudah faham. Yang kedua tu zulum dengan makna kezaliman, dengan makna wad'u syai'i fi ghairi mahalli, letakkan satu perkara bukan pada tempatnya. Yang ni yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali dalam nak menghuraikan keadilan dan juga kezaliman. Beliau menyebut adil Tuhan tu bila meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jadi semua benda Allah Ta'ala letak sesuai pada tempatnya. Masalahnya apa? Masalahnya sejauh mana kita faham kesesuaian tersebut. Sejauh mana kita faham kesesuaian tersebut. Seorang ibu tengok anaknya sakit, nak kena cucuk jarum. Dia kata, oh tak boleh ni, zalim ni, cucuk jarum, sakit anak. Yang ayah kata tak apalah, cucuk lah. Sebab apa? Sebab bila cucuk tu memang sakit sikit, tapi lepas tu dapat kesembuhan, hilang penyakit. Jadi kena lalui yang sakit sikit tu, lepas tu dia akan dapatlah yang elok lah. Jadi keadilan bila berlaku perkara tersebut, kemudian dapat hasilnya. Masalahnya kita dalam dunia ni, kita tak tahu setiap asbab bagi semua perkara, asbab dan musabbabat. Sebab dan akibat bagi setiap perkara tu kita tak tahu. Cuma kita beriman yang Allah Ta'ala tu mengetahui setiap perkara. Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara. Dan Allah Ta'ala berhikmah dalam setiap perkara. Jadi bila Allah Ta'ala buat satu perkara tu, itu dengan keadilan, dah duduk pada tempatnya yang terbaik. Walaupun pada mata kita itu bukan yang elok. Walaupun pada mata kita Palestin itu dibunuh, dijarah, itu bukan perkara yang elok, tapi pada hikmah Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala, itu perkara yang baik. Kematian mereka yang sedikit tu kita nampak buruk, tapi berapa ramai orang di barat masuk Islam dengan sebab mereka mati. Itu yang kita nampak lah. Tapi macam mana dengan benda yang kita tak nampak? Jadi akhirnya benda tu kembali kepada iman lah. Iman bahawasanya Allah Ta'ala berilmu, Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara, Allah Ta'ala berhikmah. Jadi kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala adil. Itu dua maslak yang sekadar saya tahulah dalam Ahli Sunnah. Cuma maslak yang kedua ni agak falsafi dan agak susah lah orang nak faham. Yang pertama tu lebih mudah. Kalau Imam Maturidi macam mana? Imam Maturidi? Saya pun tak ingat sangat. Cuma kalau tak silap saya, dia lebih, kalau sekali pandang dia hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah. Tetapi ada beza lah. Ini diterangkan oleh Syekh Hamzah Bakri. Ya, memang ada beberapa pandangan-pandangan Maturidiyah tu kita nampak hampir dengan pandangan Mu'tazilah lah. Antaranya masalah dalam kewajipan pengutusan Rasul, kewajipan nazar, ada beberapa pandangan yang kita nampak mirip dengan Mu'tazilah. Okey. Boleh tanya sikit je? Silakan. Kita nak habis lah. Doktor, daripada sudut kita nak posisikan hukum, bukan maksud saya nak hukum fiqh tu, maksudnya sebatas amri ambil lah. Maksudnya kadang-kadang kita tengok posisi hukum mensyirikkan sesuatu amalan itu bukan kerja dalam fiqh. Dia adalah banyak dibincangkan di dalam ulama akidah. Itu satu. Jadi kalau kita nak posisikan bentuk kesyirikan ataupun ketajsiman, ketashbihan, itu lebih kepada maksud untuk kita nak memposisikan kedudukan di dalam Islam. Maksudnya sama ada di kafir ataupun maksud dengan syirik sebaliknya ataupun tidak. So yang itu satu. Ada kaitan juga satu lagi, betul. Kita nak posisikan golongan mujassimah ataupun musyabihan dalam kalangan Wahabi. Adakah mereka boleh dikatakan sebagai jahlun murakkab ataupun jahlun basit?
sebab mereka dia tidak memustahilkan, kita kata dia membolehkan perkara masnu'ah, mana berlaku hawadis di kharij min zatillah, mana berlaku perkara hadap hawadis di keluar dari tempat zatillah itu pun boleh dikaitkan Allah. Macam Dr. ni lah, maksudnya boleh tak kita positifkan ini sebagai jahlul basit, ataupun disebabkan berlaku pada lawazim kedua ketiga itulah kita tak hukum dia sebagai kafir. Adakah sesuai tu kita letakkan jahlul basit ataupun murakkab dekat situ? Kerana dia ada macam seolah dia beriman perkara yang tanakut, seolah begitu. Yang tu, dan positif dengan syirik tadi lah betul, minta pencerahan. Baik, berkenaan dengan syirik, kan, bid'ah, tajsim apa ni, macam yang saya sebut semalam, dia benda yang bertindih. Maksudnya antara ahli fiqh dengan ahli akidah. Dia ada sisi fiqh dia, ada sisi akidah dia. Maksudnya kalau ahli akidah nak bincangkan perkara tersebut, dia kena ada pengetahuan tentang fiqh dalam masalah kafir mengkafir, kan, macam mana qawaid, macam mana dawabit. Begitu juga untuk orang fiqh nak bincangkan benda tu, dia kena tahu masalah akidah tersebut, barulah dia boleh letak hukum tersebut. Kemudian kalau kita nak hukum terus macam mana mujassimah ni, mujassimah lah yang dibincangkan oleh ulama, apa hukum mereka? Ulama bezakan antara mujassimah yang sarihah dengan yang ghair sarihah, kan. Yang ulama menghukum kafir tu mujassimah sarihah, yang mengatakan Tuhan itu adalah jisim, yang mengatakan Allah itu adalah jismun, ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira, itu kufur. Tetapi kalau dia kata Allah jismun kal ajsam, waktu itu tak jadi sarihah lagi. Walaupun kita nampak macam kenapa tak sarihah? Tak sarihah lagi. Sebab apa? Dia isbat kemudian dia nafi. Yang tadi masalah tanakut tu kan. Dia isbat kemudian dia nafi. Okey, dia tak jadi sarihah lagi. Dia tak sama. Kan? Dia tak sama dengan orang kata, muka awak ni Jamal Abdillah, tapi tak macam Jamal Abdillah. Dengan orang kata muka awak ni memang Jamal Abdillah. Beza kan dua benda tu. Jadi yang pertama tadi sarih. Yang pertama tu sarih. Yang kedua dia masih masuk dalam ada takwilan. Jadi dia tak jadi sarih walaupun takwilan dia salah. Tapi dia dianggap ada takwilan. Okay. Bila dia tak masuk dalam mujassimah yang sarihah, dia mujassimah yang ghair sarihah, yang tu fuqaha Syafi'iyah ada khilaf. Adakah dia kafir ataupun tak kafir? Adakah boleh solat di belakang dia ataupun tak boleh? Ada yang berat mengatakan kafir, ada yang ringan mengatakan ahli bid'ah tapi tak kafir lagi, tak sampai tak kafir. Okey. Macam mana, maksudnya pandangan kita macam mana berkenaan dengan masalah ni, kan? Macam mana nak letak? Okey, kalau nak letak adakah jahil murakkab ataupun bukan jahil murakkab, kita tengok balik kepada dhabit jahil murakkab tadi lah, mafhum jahil murakkab tadi, kan? Dan jahil murakkab tak sebenarnya berlaku pada golongan mujassimah je. Boleh jadi dia klaim Asy'ariyah tapi jahil murakkab juga, kan? Contohnya apa? Bila terang masalah kasab tapi penerangan takrif kasab dia tak kena, jahil murakkab juga. Jahil murakkab juga. Jadi jahil murakkab tu bukanlah, dia macam bid'ah jugalah, kan? Sebab ada orang yang petikai bila Imam Ghazali sebut, kan? Bila Imam Ghazali sebut tentang golongan-golongan bid'ah ni, kemudian ada yang petikaikan, kemudian Imam Ghazali sebutlah, kan? Kenapa beliau menyebut bid'ah? Sebab memang mazhab tu keluar daripada hak, jadi bid'ah. Tak kisahlah siapa pun, tetap disebut sebagai bid'ah perkara tersebut. Okey. Jadi nak sifatkan jahil murakkab ataupun tak, kita tak lihat kepada mazhab dia, kita lihat kepada kefahaman dia. Tak kisah siapa pun dia, kalau kefahaman dia tu tak mutabiq lil waqi', maka waktu itu dia jadi jahil murakkab. Kalau dia faham dengan yang khilafi dhalik, maka dia adalah jahil murakkab. Dan saya suka Imam Al-Ghazali dalam masalah ni, sebab Imam Ghazali sangat-sangat munsif, sangat-sangat adil dalam masalah ni. Beliau membincangkan berkenaan dengan jihad contohnya. Beliau menyebut berkenaan dengan jihad, berkenaan dengan arah lah, yang menetapkan kata Tuhan tu arah. Beliau sebut kalau kata Tuhan tu arah, maka dia akan faham macam ni, macam ni, macam ni. Ada 3 kebarangkalian. Saya tak ingat 2 ataupun 3 dia sebut. Dia akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Okey, sekarang kalian terima tak yang pertama ni? Kalian kata tak jihad dengan makna macam ni? Mereka kata tak. Yang kedua macam ni? Mereka kata tak. Yang ketiga macam ni? Mereka kata tak. Kata Imam Ghazali macam mana? Kalau macam tu aku tak boleh nak hukum apa mazhab kalian. Li'anna al-hukma 'ala syai'in far'u tasawwuri. Apa yang aku boleh katakan, ghayatul amri, yang aku boleh katakan adalah madhhabukum ghair ma'qul. Mazhab kalian tak logik. Itu sebab akal tak boleh faham.
Logik tak boleh terima. Mazhab tu tak logik. Nak kata mazhab ni sesat, nak kata mazhab ni sekat, itu kena tasawur. Aku tak boleh tasawur. Akal yang sahih tak boleh tasawur perkara tersebut. Jadi yang boleh hukum adalah mazhab tu tak logik. Itu. Wallahu a'lam. Okay. Ada soalan? Ya. Ada orang ni soalan risau. Bukan soalan lah. Okay, share sikit lah. Waktu pada tersebut tadi maqal apa nama? Maqal Allah Bismillah Al-Islam. Yang mana itu adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal kan. Okay. So Syekhul Hanabilah itu Syekh Muhammad Said Hanbali, beliau mengatakan ada soalan pasal Wahabi kan. Jadi biasanya Wahabi menisbahkan diri mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal. So Syekh katalah, dia Syekhul Hanabilah dekat Mesir. Beliau bahkan mengatakan bahawa sebenarnya kami lebih asyik menghukumkan Wahabi sesat. Jadi sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan menisbahkan perkataan tadi lah, fakad kafar kita putus. Itu beliau mengatakan lah. Sementara kena yang tadi. Oh ya, dengan apa nama kita Ar-Razi tadi, asas taqdis. Yes, asas taqdis. Okay. Sebanyak ada. Sama-sama. Yang lain ada soalan? Kena letak qaid yang lain tu. Boleh je kalau ada soalan nak tanya lagi. Ada soalan? Doktor, Ya. bukan soalan lah. Saya ada istifsar sikit mengenai kekafiran ni. Kita letakkan golongan yang tunduk kepada sonam ya, dengan ikhtiariyat, tapi bukan untuk wajah ta'abud, tapi untuk takrim wa ta'zim. Anak ada sempat tengok lah beberapa perkara lah, sebab dekat dalam fiqh ni dia ada banyak-banyak ihtimal ataupun banyak-banyak benda sisi yang kita tengok. Contohnya dia qaribu ahdi bil Islam, bungsu Islam, ataupun dia ni jauh daripada ulama, jadi dia ada ihtimal keuzuran. Jadi anak nak tengok sikit lah perkataan Imam Zahabi, dia kata, dan perkataan Imam Ghazali, dia sebut hukum kita menyembah sujud kepada kubur Nabi. Dan dia kata perbuatan itu haram, bukan syirik. Maksudnya disebabkan ta'zim. Ta'zim. Jadi kat situ ada ihtimal ketika kita sujud tu bukan ihtimal pada tauqifi, maksudnya sujud tu bukan tauqifi merujuk kepada sembahan secara mutlak. Maksudnya dia boleh jadi kalau sekiranya ada tasyabuh dengan lain. Maksudnya ada ihtimal dia sebabkan ta'zim, takrim pada sahibul maqam ataupun sahibul masjid tu lah, tempat kita sujud ataupun disujudkan padanya. Jadi apa pendapat doktor? Kalau maksudnya kalau orang pada sonam tu kita tahu lah, tak sebab lain disujud lain, sonam tu adalah benda yang dikhilafkan. Jadi kat situ mungkin kita sebagai orang biasa kita kata haram, semata haram, perbuatan tu haram. Tapi nak cakap kafir tu kena tanya jugalah kepada orang tersebut. Begitu juga dalam keadaan masalah kita memakai pakaian lubus libas yang kafir ni kan. Jadi dia ada elemen i'tiqadi yang kita perlu tanya, sebab berkait kafir ni kita kena ada sahibul badan juga, tanya kepada orang yang makan kan, orang yang makan itu sendiri. Jadi dia ada elemen untuk penerangan yang lebih lanjut dari sudut i'tiqad dan sebab pemakaian. Nampak dia ihtimal lain. Minta penerangan. Baik. Yang saya sebut semalam tauqif tu, yang pertama tauqif tu sujud lis-sanam, bukan mutlaqus sujud. Takut orang salah faham. Maksudnya sujud lis-sanam. Bila disebut tauqif maksudnya memang diletak bahawasanya kalau buat benda tu jatuh kafir tanpa melihat kepada i'tiqad. Yang memang saya waktu saya baca manuskrip tu, saya baca kitab tu, memang saya tengok macam biasanya i'tiqad ni, akidah ni terkait dengan i'tiqad. Tapi setelah tu bila tengok penerangannya, jadi benda yang tauqif ni dia bukannya tengok i'tiqad dah, dia tengok kepada apa statement dalam tauqif tersebut. Tauqif ni kalaulah syarak letak dah, buat benda ni jatuh kufur, tak kisah sampai i'tiqad apa, maka jatuh kufur lah. Jadi bila dia sujud kepada berhala tersebut, walaupun dia kata nak main-main ataupun dia tak tahu apa semua, jatuh kufur. Apa yang kita kena buat? Kena ajar lah kalau dia tak tahu. Kita mengucap balik, dah benda ni tak boleh buat, benda ni yang haram, ini bawa kepada kekufuran dalam agama kita, kerana ada tauqif dalam masalah ni.
Berbeza dengan sujud pada, kalau kita kata tadi sujud pada maqam, sujud pada kubur tu, itu tak termasuk dalam tauqif tu. Sebab tauqif tersebut qaid dengan lis-sanam, sujud kepada berhala. Jadi kalau dia sujud kepada yang bukan berhala, yang tu kita kena tanyalah tujuan dia apa. Kalau dia sujud kepada bukan berhala, tujuan untuk sembah, jatuh kufur juga. Tapi kalau dia sujud kepada bukan berhala, bukan tujuan untuk sembah, untuk ta'zim, untuk ihtiram bagi dia. Mungkin dalam budaya dia tu sujud, macam kita tengok kan, sebahagian orang di India yang sujud dekat ibu ayah dia kan, dalam budaya dia tu benda tu bentuk ihtiram. Jadi kita sebutlah benda tu haram dilakukan. Tapi tak adalah jatuh kufur apa yang dia buat tu. Kalau dia sujud pada ibu dan ayah dia, haram lah. Perlu untuk diajar, untuk kita beritahu dia apa yang sepatutnya. Itu dalam masalah tu. Pakaian sama juga. Pakaian pun tauqif. Pakaian keagamaan. Tai sekarang kalau kita pakai tak adalah jatuh kufur. Dulu waktu awal sebahagian ulama kata tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang kafir, haram lah perbuatan tersebut. Okey. Tapi sekarang tai bukan orang kafir je pakai. Kan semua orang pakai tai, dan pakai kot semua orang pakai. Dan tak jadi masalah perkara tersebut. Okey, pakaian keagamaan itu masih melambangkan agama. Kalau kita pakai macam Sami Buddha contohnya, itu masih melambangkan agama. Dan itu tauqif pada pakaian keagamaan. Pakaian yang khusus keagamaan lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Sama. Macam mana? Rehat lah boleh.